kerja pasal malam dah lah satu orang miskin, saya kerja pasal, maksudnya saya ni miskin daripada Alur Star. Jadi makcik ni dia jual pucuk ubi tau. Lepas tu dia patah balik nak beli limau saya. Macam mana satu pucuk ubi dia sekupang, limau saya 6 biji RM2. Saya jadi serba salah hinggalah timbul fear factor nak. Selalunya ada Lan kawan saya kan, lah kita terus turun lah Kelang Gula. Kelang Gula ni adalah pekan nut yang paling rare di Kedah lah. Orang berniaga letak atas buah pelam ni, dia letak atas tar dia. Kalau setakat pelam muda ni dia letak atas tar buah-buah kampung orang jual kan. Saya kata lah kita terus turun lah Kelang Gula. Sebab saya ada satu kali makcik ni dia jual pucuk ubi kayu. Dia duduk jeling limau kat sebelah saya. Dan saya tahu pucuk ubi kayu dia sekupang. Berarti 20 pucuk dia jual baru mampu beli limau saya. Saya ingat dia mungkin terbayang anak dia ke cucu dia dekat kampung kan. Sejak tu saya tahu kita jangan masuk pekan nut. Sebab kita jual langsat 2 kilo RM3. Memang kita bunuh habis orang kampung ni dengan mimpi. Bayang kalau saya ni dah miskin, tapi saya anggap itu adalah mempamerkan kekejaman kepada orang yang tinggal di kawasan Kelang Gula, kerana dia sangat pedalaman dan seperti saya dah jadi kapitalis lah. Terasa saya macam tu lah. Kali saya kata lah tu tak nak masuk lah kita boleh dapat lah RM60, tak bayar RM60 kita pergi pasar malam lain. Itulah sekali saya masuk Kelang Gula dan kami tak pernah masuk pekan nut Kelang Gula kerana protes dia, iaitu buah-buahan yang kami jual tak setara dengan ekonomi orang Kelang Gula pada tahun-tahun 1979 tahun 1981-82. Itu yang saya belajar juga. Kemudian kenapa saya datang Kuala Lumpur, saya jadi protes kerana saya belajar berapa ni merantau di kampung-kampung pasar malam pedalaman ni, dan saya dapat lihat kemiskinan bukan sahaja mereka yang tinggal di Sak Bandar. Saya ni tinggal di Sak Bandar, saya dilahirkan di tempatan orang tinggal di Bandar Alur Star. Rupanya melihat kesedihan tu lagi hebat bila saya baca Syahnur Ranjau Sepanjang Jalan. Saya tak baca cerpen-cerpen Fatimah Busu mengalir air mata. Sebab yang terkemudian saya baca, saya tak perlu imagine lah. Apabila Fatimah Busu punya cerpen-cerpen yang menceritakan kemiskinan, saya dah meniti air mata sebab saya sudah melihat, cuma belum merasa bagaimana ditulis oleh penulis-penulis hebat. Panjang bagi Pak I cakap lah. Terima kasih Haji. Saya akan tanya soalan seterusnya sudah tentu, tapi sedikit sebanyak merefleksi semula apa yang telah pun disampaikan dan juga dikongsikan oleh Haji, mengingat saya kepada kita tidak akan pernah tahu bagaimana buku sentiasa membuka satu ruang dan juga satu lagi pilihan hidup kita yang selama ni tak terlintas pun dalam senarai kita membuat micro decision dalam hidup kita. Selalunya kita akan buat benda-benda decision kecil ni, kita nak makan apa, kita nak duduk dekat mana, nak kawan dengan siapa, benda yang micro decision, benda yang bukan besar, bukan berkahwin dengan siapa, bukanlah nak buat apa dalam hidup, nak bekerja. Selalunya ia didasari dengan apa yang kita lihat, apa orang cakap dekat kita, apa yang masuk dekat dalam kita punya kepala. Tapi bila kita membaca buku, keputusan-keputusan kecil ini menjadi keputusan-keputusan yang banyak kali kita akan timbangi, kerana ia akan menjadikan kita berfikir dengan sangat mendalam tentang sesuatu perkara. Dan selalu saya memberi jaminan lah bahawa buku akan membuka ruang-ruang baru dan juga jalur baru yang tak akan pernah kita bayangkan. Di mana pun titik hidup kita sekarang. Tadi saya cuba nak memetakan garis masa itu. Haji mula membaca Bumi Manusia itu agak awal. Kemudian pergi terlibat dengan penyair muda, mengenali penyair-penyair, mengenali banyak orang yang bercakap tentang puisi. Dan selepas itu pergi pula kepada buku-buku yang bersifat Canon Ahmad, kemudian Fatimah Busu. Dalam detik itu Haji, kalau saya fikir itu adalah quarter life lah. Quarter life ni maksudnya orang yang sampai umur dia dalam 25, dia punya krisis dia adalah aku nak jadi apa, aku nak berfungsi sebagai apa, aku nak berperanan sebagai apa, aku nak jadi macam mana watak dalam masyarakat, aku sebagai apa. Itu adalah quarter life punya krisis, sebelum masuk midlife punya krisis. Dalam nak menentukan keputusan-keputusan itu, buku ni lah tentulah yang memberikan input tanpa sengaja. Mungkin buku tak memberikan keputusan kata kau kena jadi wartawan, tapi buku lah yang menjadikan satu ruang untuk kita berfikir apa kerja yang aku boleh dapat duit, tapi dalam masa sama aku boleh menulis dan menyampaikan idea. Tak mungkinlah orang yang nak menyampaikan idea itu tidak ada ideologi dan juga tidak terkesan dengan ideologi kan. Macam mana kita nak bagi idea kalau kita sendiri tidak ada idea? Macam mana kita nak berkongsi idea kalau kita sendiri tak berkongsi idea? Dan itulah hal-hal yang saya tadi masa Haji duk cerita pasal wartawan apa semua tu, saya duk masuk dalam kepala saya tu, duk baca timeline ni. Sebab saya kadang-kadang timeline tu saya kena tengok visual lah, ni part ni. Tapi kalau dalam timeline tu Haji, kalau Haji boleh kongsi satu bacaan yang saya generakan dia sebagai bacaan yang bersifat cerita, fiction, sastra, dan sastra itu lahir daripada beberapa sub-niche. Sebagai contoh macam
Haji tak mungkin Haji kurang bercerita tentang macam mana puisi-puisi Rendra, macam mana puisi-puisi Sapardi di Indonesia, dan juga puisi-puisi yang pada waktu itu mula naik, puisi-puisi yang hebat di Malaysia. Sebagai contoh Usman Awang, orang dah mula terima bahawa kata-kata yang sederhana itu indahnya sangat-sangat luar biasa. Kemudian puisi-puisi saya ingat T. Alias Taib pada waktu itu. Puisi-puisi ini, saya tahu orang akan tanya soalan, macam mana baca puisi ni? Macam mana puisi ni? Dia tak ada ideologi secara terus terang. Dalam puisi, kita tidak mencari cerita, kita tidak boleh membayang sesuatu yang sifatnya ada storytelling. Ni wataknya, ini ininya. Puisi hanyalah lantunan kata-kata yang indah. Tapi kenapa puisi juga memberikan kesan dalam jiwa kita ni? Kalau mungkin Haji boleh kongsikan. 80-an ni tak banyak, kita tak ada media sosial, dia tak banyak lah, otak kita ni space dia banyak. Sekarang tengok TikTok satu malam dah penuh orang, RAM kita tak boleh simpan dah, macam-macam konten. Pada waktu saya tu berlaku dua gerakan serentak di Malaysia. Ada gerakan protes yang pada waktu tu mula mempertikaikan sistem keadilan ni bawah Tun Mahathir, di mana baca puisi bawah tiang lampu. Baca puisi bawah tiang lampu, dulu orang tak baca puisi cinta, semua puisi protes. Sama ada dibaca semula daripada karya orang lain ataupun karya penyair itu sendiri. Nasir Jani, kemudian kalau datang dia orang baca karya Khairil Anwar, Aku Ini Binatang Jalang dari kumpulannya yang terbuang. Mereka baca sajak-sajak Rendra, Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta, Paman Doblang. Mereka baca sajak-sajak Rendra, Protes Blues untuk Boni, sajak-sajak Rendra, sajak-sajak Orang Lapar, Burung Kondor. Ini semua sajak-sajak yang saya dengar berhari-hari dalam keadaan duduk. Dulu kan saya Dewang ni, bila dia start baca puisi tepi jalan, saya duduk dan mendengar. Walaupun saya dah kenal sikit Rendra, tapi saya tak mampu beli buku dia. Bila saya pergi ke Terengganu habis akses buku Indonesia sebab Marzuki Ali belajar di Taman Ismail Marzuki Indonesia. Sebenarnya memang telah kan, kalau dalam sajak-sajak Rendra ni, Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta is a direct word. Blues untuk Boni adalah kata-kata yang terang dan jelas. Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta adalah bersatulah penyair-penyair dan juga mereka yang merasa mereka ingin membela tapi berada dalam imej yang sangat hina. Bangun dan bangkit, nyatakan protes pada Soeharto. Dan saya dibesarkan lagi pula oleh lirik-lirik daripada Iwan Fals. Lirik-lirik Sarjana Menganggur. Saya juga dibesarkan oleh lirik dia Matinya Seorang Saksi, lagu-lagu Iwan Fals yang sangat berpengaruh ni. Dan sampailah sajak-sajak yang tak semua sajak ni dia merawat ideologi. Ada sajak dia merawat emosi. Jadi kalau hari berada dalam titik terendah kan, bacalah sajak Pak Samad. Masa tu antologi dia adalah Benih Semalu, cantuman daripada antologi Liar di Api. Dibacalah Benih Semalu. Kita kan berada dalam titik terendah kan, maka Pak Samad kata setiap yang bermula dari kanan akan berakhir dari kiri. Taklah kita rasa ketinggalan sangat. Ada sajak tu dah merawat luka. Apa kau nak sedih nak dana? Orang yang berada daripada kanan terhebat, tapi dia yang terakhir daripada kiri. Dunia memberi keadilan kepada semua orang selagi kamu faham di mana kamu berada. Baru saya pun baru faham. Hargailah setiap momen ombak yang melanggar kakimu. Dia bukan ombak yang sama lagi, walaupun 1000 kali. Macam itulah dalam buku dia, ombak yang datang melanggar kakimu bukanlah ombak yang sama lagi, walaupun dia datang 1000 kali. Ombak ni kita nampak banyak, tapi setiap satu ombak ada sekali dia Allah ciptakan untuk melanggar kaki kita. Jadi sajak-sajak Pak Samad ni jatuh di bawah sajak merawat luka. Sajak-sajak merawat luka, sedangkan sajak-sajak daripada penyair-penyair protes dia menghidupkan jiwa yang mati. Jadi bila baca sajak-sajak T. Alias Taib, baju Aero pertama aku, saya sampai sekarang bila tengok brand Aero mesti menitik mata. Kalau saya pergi bandar menyelam kan, orang cari brand Aero, ARROW ni, Aero lama. Saya ni sebaik-baik dengan arwah. Saya ni sampai ke liang lahat menurunkan jenazah arwah T. Alias Taib ni sebab dia guru saya lah. Dia memperbaiki banyak puisi saya satu peringkat. Saya kalau pergi bandar menyelam, Aero ni RM600 kalau dapat dia punya t-shirt daripada kain rayon. Saya tak akan tengok, saya tak akan ambil sebab perkataan Aero tu sendiri menjadikan saya akan teringat kepada arwah. Sebab arwah menulis sajak baju Aero pertama tu. Dulu arwah jadi guru. Bila arwah jadi guru, setiap guru ni nak pakai cantik, dan jenama tahun-tahun 60-an ni Aero yang paling mahal. Jadi dia menulis sajak bagaimana dia berkayuh daripada kampung dia pergi ke tempat baju terpakai di Kuala Terengganu nak cari jenama Aero, sebab Aero mesti dipakai oleh guru, tapi nak beli baru tak mampu. Jadi sajak-sajak ada dua. Satu sajak kita berada dalam titik terendah kan, satu sajak merawat luka, satu sajak memberi masa depan.
Jadi baca sajak-sajak Rendra ni terasa lah kita nak jadi penyair yang macam mana. Jadi membaca sajak-sajak Sapardi pula menikmati keindahan. Kalau tulis sangat keras dan sangat tegas macam Rendra, di Malaysia tak ada orang siang, hilang jawatan editor tu kalau menyiarkannya. Dan kemudian mencari diction, kena baca bahasa Indonesia. Rendra tak memerlukan surat khabar. Rendra tak memerlukan media, dia adalah institusi. Dia berdiri saja, ribu orang datang nak mendengar Rendra membaca sebab konsistensi dia dalam dia tu memang deklamator. Kalau dia buat pembacaan tu tak pernah lah. Kalau dia datang KL ni, orang kata zaman tu berbunuhlah kita nak dapat ruang sebab Rendra datang KL 2 kali. Satu kali adalah di auditorium Angkasa kerana dia dianggap kiri, kerajaan tak nak bagi tempat dia untuk baca sajak di tempat-tempat baca sajak formal. Jadi dia kena baca dekat private punya dewannya rental. Kemudian dia datang kali kedua, dia buat performance di Kelantan dalam rumah orang, kerana itu dia yang dia boleh dapat. Kerana Rendra ni dianggap sebagai persona non grata untuk Malaysia sebab dia sedang menjatuhkan Soeharto. Ideologi sajak dia ditakut bimbangi menjatuhkan pula pasal masa tu gerakan untuk menentang pemimpin-pemimpin yang dikonsider sebagai gaya lama, kelompok koruptor sangat kuat. Jadi bila baca Sapardi Djoko Damono ni, kerana kita kena belajar diction dalam puisi. Kan, tuan tunggu sebentar, aku sedang datang. Ayat pendek tu je. Kan, Jono fikirlah pula. Lepas tu batu yang melintas dalam bulu terkukur menjatuhkan beberapa helai buru, tapi nescaya ia akan tumbuh lagi. Tu masa baca dalam sajak Perahu Kertas, Sihir Hujan. Itu sajak lama dia sebelum datang hujan bulan Juni lah, bila generasi Indonesia yang 2000-an mereka baca antologi Hujan Bulan Juni, di mana Pak Sapardi dah menjadi romantis pada usia meningkat dia. Soeharto dah jatuh, tak perlu lagi keperkasaan dunia sastra Indonesia sebab Soeharto dah jatuh. Jadi dalam mengisi zaman pasca Soeharto, datangnya Bambang apa semua ni menjadikan Pak Sapardi boleh menulis sajak-sajak yang mengisi keinginan remaja lah. Itu yang jadi Hujan Bulan Juni tu, yang sangat popular lah. Tapi saya tak begitu dengan Hujan Bulan Juni lah. Saya masih menganggap Sihir Hujan, Perahu Kertas sebagai sajak-sajak dia yang sangat hebat dari segi diction. Jadi itu menjadikan proses kita membaca. Satu, nak kena kaya bahasa pula sebab kita nak jadi penulis. Membaca ni tuan-tuan, waktu tu lah adalah kerana kita ingin jadi penulis. Dia dah sampai tadi kan, membaca dia mengisi jiwa yang kosong. So kena lagi banyak membaca sebab dah buat decision nak jadi penulis. Saya buat decision jadi penulis ni kat mana? Jalan belakang Jalan Masjid India. Tahun 1987. Dulu Jalan Masjid India ni tak boleh lintas, tak ada jantas. Dia ada satu pipe panjang kan. Kerajaan bubuh pagar yang duri tajam tak bagi orang melintas. Jadi malam jalan tu sunyi. Jadi malam-malam kami akan jalan kaki, duduklah tengah-tengah tu, bawah ni arus Sungai Kelang. Tapi Sungai Kelang jatuh pun tak mati macam Madu 3 Sungai Pagar Betis ya. Saya duduk dengan kawan saya, dengan Mat ni. Nama dia Mat, kami panggil dia Mat Ponen. Dia kerja dekat Joti Restoran. Saya sebut Joti Restoran dalam buku ni. Sampai kat situ lah. Saya nak tinggalkan kehidupan hipis saya ni kerana saya menyampah dengan terang. Saya tak boleh tahan dengan ragu kawan-kawan saya jadi penyamun apa semua dalam Kuala Lumpur. Saya satu malam Mat ni tanya, "Han nak jadi apa?" Sebab saya dah bertukar kerja dah banyak, sampai jadi pemalas tak mau kerja. Dia ni orang Kedah, dia bersimpati. Rosak budak ni, dia Jotis Restoran basuh pinggan. Tapi masa tu kita sebut nama glamour steward. Perkataan cuci pinggan dah tak ada, cuci rekod dah berjaya dilupuskan. Di mana orang yang bekerja di restoran-restoran yang baik ni dia sebut kerja steward dah. Ataupun kitchen helper. Glamour lah. Jadi dia ranking dia dah tinggi lah sebab dia kerja dekat Jotis Restoran tu, adalah restoran India makanan mewah di Jalan Masjid India. Dah tutup dah Jotis. Saya berkata aku nak jadi penulis lama. Masa tu umur apa Haji? Genap 20. Sebelum masuk USM? Sebelum masuk USM 87. Dah firm lah nak jadi penulis. Maka saya mula membeli buku-buku yang membantu saya mendapat kualiti penulisan. Jadi itu yang saya pindah pada Sapardi. Saya pindah dengan membaca keindahan puisi-puisi daripada Abdul Haji Wiji Mutari, Emma Ainun Najib. Emma Ainun Najib ni Lautan Jilbab saya tak faham. Saya tak sampai sastra sufi lagi waktu tu. Emma Ainun Najib ni adalah bapa kepada Leto, penyanyi kumpulan Neo, penyanyi kumpulan Leto tu. Sebab tu Leto lirik dia sangat indah. Tak ada dengar lagu-lagu Leto, lirik dia sangat indah. Sebab Neo menulis daripada pengaruh bapa dia, penyair sufi yang sangat terkenal, Emma Ainun Najib. Saya bacalah, tak faham pun tak apalah, janji dapat kata-kata yang indah. Jadi sebab mereka ni adalah raja-raja diksi. Raja diksi yang kita tak boleh tolak adalah puisi-puisi moden ni adalah Sultan Kazum Pachri. Kita tak boleh tolak raja diction. Kata-kata indah ni datang daripada Sapardi Djoko Damono. Kita tak boleh tolak kata-kata indah ni datang daripada penyair Abdul Hadi Sapardi Djoko Damono, juga daripada Abdul Hadi Wiji Mutari, Sapardi Djoko Damono, juga Emma Ainun Najib. Saja-saja protes kita bacalah Rendra. Masa tu saya dah baca Remi Silado. Sampai saya boleh hafal lah.
Kangkung dimakan kambing, kambing dimakan harimau, harimau dimakan manusia. Kalau kau bijak, kau faham itu. Kalau kau masih tak mengerti, pergi saja ke toko India, beli kain kafan, gantung dirimu di alung-alungan biar sampai mampus. Kasar saja Remy Selado. Sebab Remy Selado ni dia di pertengahan Jalan Rendra. Jadi saja-saja protes, kita tak ada masalah ni. Kangkung dimakan harimau, harimau dimakan kangkung dimakan kambing, kambing dimakan harimau, harimau dimakan manusia. Kalau kau tak faham itu, pergi ke toko India, beli kain kafan, gantung dirimu di alung-alungan biar sampai mampus. Ini esok pun boleh tulis sajak macam ni. Tetapi nak dapat diction yang indah, kena pergi kepada sajak-sajak yang sakit kepala membacanya. Hinggalah 1988 saya ditakdirkan bertemu Zain Kasturi. Zain dah dianggap penulis muda. USM? Di Central Market. Jumpa Zain, jumpa Lolok. Zain yang dah stable. Zain 88-89 nama dia dah diperkatakan dah. 1990 dia dah menang dah harga puisi melalui Yuda. Daripada dia ni kita barulah saya berjumpa dengan penyair yang mencari diction tapi telah menjadi pakar lah. Dia belum raja, sekarang dia raja diction lah. Dipanggil Raja Prosa Malaysia kan. Saya belajar dengan dia. Datang pula Lolo yang mencari lirik dalam bentuk pop. Jadi hari 3 orang saya tulis dalam ni. Hari-hari ni kami berbual. Jadi saya dapatlah berada di ambang Kunarpa yang sangat rumit untuk kan, malam anjing merorong bangkai daripada Zain Kasturi. Yang sakit kepala kita nak faham kan. Boleh kata apa, dan berjalanlah lelaki pada satu malam di Kuala Lumpur dan mereka lebih mengenali orang lain dari diri mereka sendiri. Sampai sekarang sajak tu saya rasa macam sindir saya lah. Sajak Zain ni, dan saya baca juga waktu tu si Arwah Lolok belum lagi establish. Dia pun masih tercari-cari bentuk kerana dia datang daripada latar belakang pembacaan bahasa Inggeris di Singapura. Lolok ni sedang mencari identiti bahasa Melayu. Sebab tu lirik-lirik Lolok ni dia balik kepada kosakata Melayu yang sangat tulit. Sebab dia anggap yang bercakap di pasar ni raw. Bahasa Melayu yang ada ni raw. Dia nak cari kata-kata Melayu tulen tu. Waktu tu kami kata tiada penulis yang tidak berkamus. Waktu tu semua orang bawa kamus. Lepas tu tak terkejut kalau tuan-tuan tengok apa ni Norman K. Aryu ada kamus. Malik yang menulis lirik untuk generasi rap dan hip hop ni pakai kamus. Sebab kamu membuka minda kata. Zain kata kena buka kamus, jumpa satu perkataan, lepas tu nak lihat perkataan lain yang mewakili perkataan yang sama ataupun hampir sama tapi lebih indah. Semua orang ada kamus, tapi saya tak ada duit beli kamus. Kamus Zain tu lasam lah. Edisi Dewan Bahasa yang cetakan pertama, ingat 500,000 kot perkataan Malaysia. Sekarang dah 1.9 juta dah kamus dah. Cetakan yang keberapa sekarang. Jadi proses baca kamus, bertukar-tukar pandangan dengan kawan tu. Dan sampai saya pergi Terengganu. Jadi fasa-fasa membaca. Fasa berada di hipis menyesal kerana ini bukan hidup yang saya nak. Fasa datang ke Central Market, masuk pra universiti. Barulah saya tahu kecerdikan manusia ni sangat luar biasa. Sebab kita jumpa dengan pelukis, kita jumpa dengan orang yang menjadi penyair, dia buka fasa. Kemudian fasa ke Terengganu, dipanggil sebagai murah ilmu, di mana buku penuh. Dan saya ada masa sampai 7-8 jam sehari. Saya baca novel, saya baca kumpulan cerpen Iwan Simatupang, satu hari je habis, tegak lurus dengan langit. Sampai boleh hafal lah. Orang hafal puisi, saya hafal cerpen pada waktu tu. Boleh cerita ke orang cerpen dengan menyebut. Kerana aku bosan berjalan-jalan di pinggir kota, aku pun menaiki tangga bilik rumahku. Aku tarik kotak dan aku letakkan di tengah ruang tamu. Aku ambil sepatang tali dan letakkan di kipas. Aku ganting diriku sampai mati. Sampai boleh hafal. Punya dah banyak masa membaca. Sampai boleh hafal lah Iwan Simatupang ni. Saya baca banyak berkali-kali. Lepas tu masuk fasa membaca. Saya balik ke Kuala Lumpur jadi kru filem. Kenal Nasir Jani. Daripada tadi follow Nasir Jani, sekarang dah jadi kawan Nasir Jani. Dia lah kata, kalau kau nak berjaya, basic kau kena ada masuk universiti. Walaupun kau cerdik, kau ada bakat alam, tapi dipanggil sebagai generik ilmu lah. Untuk faham tentang bagaimana bakat kita ni signifikan dengan ilmu, kau kena masuk universiti. Dan saya atur lah balik hidup saya untuk masuk ke universiti. Bila keluar ke universiti tu, cuci tangan dan mula hidup baru. Alhamdulillah sedikit banyak kita nak faham macam mana aturan membaca itu dan juga buku-buku itu memberikan kesan kepada seorang haji. Saya tadi bila Haji sebut tentang bagaimana membacanya adalah untuk menambah perkataan dalam konteks haji untuk menjadi seorang penulis. Sebenarnya ada orang tanya macam ni tau. Dia kata, Faiz, aku nak tanya lah kan. Aku nak tanya Haji, dia kata dia segan, dia kenal lah kan. Dia nak tanya saya, dia kata, macam mana Haji dia boleh bercakap tak hilang keadaan? Dia pernah tanya soalan macam tu. Saya jawab kat dia, saya kata jawapan jujur berdasarkan pemerhatian saya kata sama juga macam seorang penulis. Saya kata apa yang berlaku dekat generasi hari ini,
dan juga orang-orang yang terkemudian yang tidak lagi hidup dengan buku. Mereka bukan tidak ada langsung daya pemikiran, tapi apabila mereka berfikir dan mereka ingin melontarkan pandangan mereka, yang mereka tak ada itu adalah perkataan yang boleh menggambarkan dengan jelas apa yang sedang mereka fikirkan. Lack of clarity is caused by lack of words. Kekurangan diri kita yang jelas adalah kerana kita tidak mempunyai perkataan yang banyak untuk menggambarkan pemikiran kita. Jadi kadang-kadang bila kita tanya dekat budak-budak ke, kita tanya apa pandangan kau, apa pandangan kamu, kita tengok dia jawab, dia akan jadi macam mana dia tak jumpa cara macam mana dia nak menyampaikan pandangannya. Dan ini kita kadang kita fikir dia ni malah nak sembang ke, tak erti sembang ke, tak erti berkomunikasi ke. Tapi ada lagi deep root problem yang sebenarnya kita selama ni lupa nak tengok. Otak kita tidak mampu menghadam dan juga mendermakan perkataan kerana kita tidak mempunyai input perkataan yang cukup untuk memproses pemikiran kita. Mungkin kita fikir something, kita kata macam ni, tapi bila kita nak cakap, perkataan itu tidak datang untuk menggambarkannya. Dan perkataan tidak datang lain, lebih berkesan daripada membaca buku. Kerana membaca itu adalah menghadam perkataan. Tadi Haji sebut tentang kamus. Masa saya belajar tentang menulis dulu, saya belajar dengan Abang Zain pun saya belajar baru ni. Abang Zain cerita kat saya Haji, dia kata satu puisi dia pernah kena curi dengan kawan. Kawan itu curi puisi dia sebab nak ngorak perempuan. Kawan tu claim kata tu puisi dia, perempuan tu jatuh cinta dekat dia. Dia cerita balik sekota, saya gelak lah. Dia kata dia punya marah dengan kawan dia ni. Tu masa tu kan, punyalah hebatnya seorang Zain Kasturi ni, berpuisi sampai buat orang jatuh cinta. Tapi bukan dia yang buat orang jatuh cinta, orang tu curi. Aku curi puisi ni, buah nama aku bagi dekat perempuan ni. Perempuan tu sayang aku. Sampai macam tu sekali level macam mana dia punya tahap, dia punya kepenyairan dia level di masa tu kan. Abang Zain sendiri cerita kat saya, seronok saya dengar waktu tu. Dan salah satu apa yang saya belajar adalah dia selalu ni, semua orang akan pesan. Kalau tanya penulis kan, mapan yang dah besar, dia akan pesan benda yang sama. Belajar membaca kamus. Bukan hanya sekadar merujuk kamus, tapi belajar membaca kamus. Membaca kamus ni dia ada satu skill, dia ada satu kemahiran di mana bila kita selak, kita mengumpul perkataan tau. Tanpa kita tahu bila kita nak guna. Tapi kita nak letak dia dekat dalam kepala kita. Tak dekat kepala kita. Walaupun perkataan itu perkataan yang selalu kita faham, lampu. Tapi definisi itu penting, sebab definisi itu memberikan satu kesedaran kepada kita. Kita tidak hanya sekadar membayang lampu, tapi kita sedang mendefinisikan lampu itu apa. Jadi bila kita belajar tentang lampu itu adalah sesuatu yang bercahaya, alat yang bercahaya. Tapi bila kita baca tentang perkataan tu, kita akan mula melihat bahawa lampu tidak hanya sekadar alat, tapi dia juga adalah satu simbol kepada satu tempat yang perlu diterangi daripada kegelapan. Dan sebab tu bila kita baca pula tentang puisi banyak memberitahu kita bahawa hati yang tidak ada cahaya adalah hati yang gelap. Maka kita masuklah Hamzah Fansuri tadi, puisi-puisi sufi, semuanya bercakap tentang cahaya dan datang daripada lampu. Baru kita baca tentang lampu. Saya nak cerita tadi, kalau kita baca tentang Usman Awang, dia pernah tulis satu puisi yang sangat terkenal, Komputer buat lagu Kekasih. Kekasih ni puisi yang kalau pada saya adalah satu puisi romantis yang paling tinggi sekali adalah Kekasih. Saya tak tahulah ada orang lain boleh melawan Kekasih. Mungkin Abang Zain Kasturi lah kot kan. Ingatan kepada kawan tu yang Kekasih tu. Dia kata, aku ingin petik ni bintang di langit bulan ni, jadikan kerongsang di baju. Dia panggil hyperbola dalam konteks sastra, dalam ilmu sastra. Tapi kita bayangkan macam mana dia boleh berfikir tahap itu. Dia menggabungkan beberapa elemen kerongsang dan juga perasaan dan juga satu imajinasi yang kita rasa macam ya Allah. Tapi kalau kita nak jelaskan balik, tak boleh. Saya tak tahu macam mana nak bagi orang faham tentang maksud puisi itu. Cara kata Usman Awang pernah tulis satu memoir. Dia kata ketika mana orang ingin menjelaskan maksud puisi dia langsung tidak tahu apakah perkataan terbaik untuk dia sampaikan. Tapi dia kata dia selalu pesan kepada orang, jatuhlah cinta. Dia kata tengoklah orang yang kita cintai dan bacalah puisi-puisinya, mungkin itu akan menjelaskan. Itu satulah sebagai contoh macam mana kan. So berbalik kepada sebelum saya dah pergi mana-mana ni kan, balik kepada haji. Bagaimana haji mengatur jalan hidup ni? Saya tengok haji, kalau haji suka dekat seorang penulis, haji akan approach, haji akan cari dia kan. Haji pernah cerita dekat saya, pernah jumpa Rendra dekat sana.
Boleh tak Haji cerita macam mana perjalanan Haji menjejaki dan juga orang kata apa dalam bahasa Arab mulazamah mendekati penulis, mendapatkan bukan hanya sekadar karya tapi juga satu pengalaman bertemu dengannya, dan bagaimana itu mengubah dan juga memberi kesan kepada Haji sendiri? Satu saya tanya kan, yang saya buat ni tuan-tuan rasa okey sebab saya tak nak cakap benda macam ni. Semua rasa okey boleh faham, boleh follow takut nanti dia jadi benda sangat personal, tuan-tuan rasa macam mana nak integrate dengan dia punya talk ni it become so personal. Selalunya saya bagi, saya ingat kalau untuk acara sastra ni kurang daripada 10. Selama 35 tahun saya menulis, saya tak pernah bagi talk dalam sastra ni lebih daripada 5 kali. Ini saya rasa yang terkini dalam tempoh 10 tahun. Last saya bagi talk adalah di DPP, Saiful Rizal panggil. Yang lain semua saya bercakap tentang isu semasa. Saya travel ke universiti-universiti di seluruh dunia pun bercakap tentang isu semasa. Jaranglah saya bercakap tentang sastra sebab saya selalu anggap kata topik yang paling bosan dah hadir ke majlis sastra. Kerana saya bosan, saya pun menganggap saya mungkin orang membosankan kalau cakap pasal sastra. Sebab saya tak pergi event sastra dah lama. Saya agak make sense untuk tuan-tuan yang datang berbaloi lah, tuan-tuan datang topik saya cakap betul kalau tidak saya ubah okey. Kalau tuan-tuan rasa okey, saya tak perlu ambil soal penonton tu, cuma nak elakkan daripada saya terlajak jauh. Nanti seorang kena cut off lah, kita ambil daripada tuan supaya saya tahu yang tuan-tuan punya minat tu ke mana. Saya jawab dulu soalannya, kemudian tuan-tuan cepat-cepat cut off, ambil satu direction yang tuan-tuan rasa kalau saya jawab soalan tu dia lebih benefit untuk tuan-tuan. Sebab saya tak faham tuan-tuan yang datang ni scorecard apa yang tuan-tuan harapkan daripada program ni. Kita pun tak planning sana, kita jadikan dia sangat santai. Saya tak discover datang-datang terurannya program ni. Okey, tadi Pak tanya apa? Tentang macam mana? Kenapa saya kuat pada autobiografi? Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kan, saya ulas Imam Syafi'i. Saya boleh baca autobiografi Imam Syafi'i sampai ke sudah. Saya ulas dua buku mengenai Ibn Khaldun. Saya boleh ulas Ibn Khaldun, perjalanan hidup dia sampai sudah. Saya ulas buku mengenai Amir bin Abdul Qadir. Saya boleh cerita ulas Amir Abdul Qadir daripada mula sampai sudah. Tuan-tuan siapa pernah tengok saya ulas buku dengan penulis dia, atmosfer zaman dia, siapa mereka. Daripada seawal ulas Imam Syafi'i daripada abad yang ke-7, Al-Kindi di pertindahan abad yang ke-7, ulas lagi pasal Imam Al-Ghazali, ulas lagi pasal Imam Al-Ghazali daripada abad yang saya jumpa sepatah, saya cakap saya first time interview Pak Samad formal, dia pun tak tahu, dia ingat ni wartawan mana main nak interview dia. Pak Samad kata you belanja saya dekat The Shake. Pak Samad kata tak payah, saya tak apa, tapi saya teringin nak makan dekat Shaky kan, ingat ada dulu Shaky Pizza. Saya kata okey, saya pun takut, dia kata boleh Pak Samad, boleh tu saya pergi jumpa dan tiduran. Saya tu ni tengah bulan dan tiduran, Pak Samad suruh belanja saya dekat The Shake pula, Shaky Pizza. Johan bagi saya ingat RM30, cukup lah RM94 belanja Pak Samad dekat Shaky Pizza. Saya jumpa tu, saya interview Pak Samad kerana mogok seni. Sepatah haram saya tak tanya, dan saya tak bagi tahu kata saya penulis. Saya pergi sebagai wartawan. Jadi kerana saya ada low self esteem dan saya selalu tanya, saya ada satu perangai kalau orang tanya benda yang detail pada saya pun merumitkan. Jadi saya bila jumpa penulis masyhur ni, saya takkan tanya, takut jadi merumitkan. Saya mula membaca latar belakang mereka, autobiografi. Sebab tu sampai sekarang saya minat jual autobiografi, buku-buku autobiografi. Jadi banyak penulis, macam saya cerita sekarang kan, penguasaan saya terhadap karya Anwar. First time saya Karim Muhammad datang, saya jumpa Karim Muhammad ni, penyair yang baru naik, penyair muda yang hebat lah sekarang, Karim Muhammad. Saya terus terkejut, weh dia ni jelmaan Karim Anwar. Karim Anwar tahun 40-an. Saya terus sayang ada, saya layan dia macam anak saya sendiri. Karim, kalau Karim nak pergi kelas tak ada duit, minta kat abang. Datang jumpa dia nak balik Karim ni. Saya jaga Karim puisi ni sampailah saya sanggup menyerahkan suntingan antologi saya pada Karim. Karim putuskan tak? Saya tengok dia, ya Allah ya Tuhanku, aku telah melihat Karim Anwar pada tahun 2020 kan, kira-kira selepas 80 tahun dia mati. Lepas tu dia pula minat saja, dia datang pada budak kampung daripada Terengganu, datang pada Terengganu ambil kursus sijil suntingan. DBP buat sijil suntingan untuk 6 bulan di bawah akademi DBP, dan dia tidur menumpang di rumah Agapena. Sampai sekarang saya bangga lah, dia tumbuh menjadi penulis yang hebat dengan antologi Noktuna dia yang menang hadiah sastra Caterpillar. Bila saya jumpa dia, saya kenal gitu, tapi belum ada lagi kata saya ingat dia ni Zainuddin ni dalam cerita apa ni, tenggelamnya kapal Bandawi. Sampailah dia datang mengadu kat saya dekat Jalan Majid ni, abang saya nak jumpa abang, ada hal penting telah berlaku dalam hidup saya. Masa tu saya dengan dia ni, dia masih lagi jadi GM di sebuah company yang lain lah, kita sebutlah kat dalam live ni.
Sebelum ni saya kenal Faiz ni kan, dia datang-datang dengan masalah dia, saya terus tanya, inilah Zainuddin dalam tenggelamnya kapal Ganjewik. Dia main cerita 15 minit dia. Saya terus mengambil novel apa Zainuddin dalam novel apa ni tenggelamnya kapal Ganjewik. Saya terus bagi nasihat kat dia, berhenti kerja, hang dah ada semua pengetahuan Faiz, selama ni hang bukanlah GM, hang yang run business to A to Z. Start mula. Dalam kepala saya teringatlah Zainuddin kapal Ganjewik kecewa dengan Anwar Hayati, pergi ke kota Jakarta, mulakan penerbitan dia sendiri. Lepas tu ada, saya masa duk cerita tu, kau ikut dah jalan hidup Zainuddin, kau dah jatuh macam Zainuddin, ditinggalkan Anwar Hayati. Cuma dalam kes ni you be betrayed by your company yang lepas. Saya susun nasihat tu sama seperti mana yang Zainuddin lalu dalam kapal tenggelamnya kapal Ganjewik. Dia pun kata okey, balik. Dan sekarang dia ikut benda yang sama, cuma tak ada dalam latar Ganjewik kan. Dia start buku lepas tu dia buka kafe, dia pakai Mercedes besar. Dengan bos lama dia tak datang ya, aku kini telah menjadi janda dan aku ingin merujuk padamu. Dengan bos dia tak lama tak datang. In 2 years time, masa saya cerita dekat dia tu, saya masih ingat lah. Saya bayang syarikat surat khabar Zainuddin buka mesin surat khabar, dia berjalan dalam tu. Masa saya dah tengok filem dia, saya kata dah. Jadi macam cerita aku, dia dah jatuh pada satu titik yang sama macam Zainuddin ketika itik tak bersudu kan, beginilah perempuan kan, bila dia berlaku kerja teringat tu lah Janwat Ali sebagai Zainuddin. Saya nasihat dia sebiji dengan siap gambar kelang surat khabar. Satu hari dia akan ada kelang buku. Lepas tu Zainuddin naik kereta mewah pergi tengok pertandingan lumba kuda. Satu hari yang akan naik kereta besar. Saya pun nasihat dia 15 minit, dia kata okey dah bang. Dia kata kau dah berikut ni kau buat. Jadi banyak aspirasi yang membantu kita untuk membantu orang lain, juga datang daripada kita melihat peristiwa-peristiwa yang menjayakan. Sebab apa yang Faiz buat adalah apa yang ingin saya buat, tapi saya tak boleh buat. Saya memang bila keluar, saya memang nak jadi book publisher. Saya jadi konsultan setahun. Lepas saya berhenti TV Hijrah ni, saya jadi konsultan. Saya pergi jual idea saya rata. Saya pergi DBP, saya pergi ITBM, saya pergi My Creative, saya pergi ke MDEC. Tak ada seorang pun layan. Hinggalah saya start sendirilah, meniaga daripada jalan, meniaga buku ni. Sampailah sekarang saya boleh jual 3,000, 4,000 buku dalam tempoh 1 bulan naskah. Bila Faiz datang, saya tak boleh mulakan apa yang saya nak dulu, sebab saya dah telajak masuk ke media sosial dan stream konten geopolitik, sambil itu memperkenalkan buku. Dia pula datang pada satu titik yang saya rasa dia boleh mulakan apa yang saya inginkan, menjadi penerbit buku. Begitu juga Karim, hang memang kena copy paste hidup Khairil Anwar, cuma dia kan mati umur 27 lah doa saya. Dia join pula pada Khairil Anwar mati muda kan. Tapi dengan rebel dia, lepas tu penguasaan diksi dia yang sangat indah. Karim ni kelebihan dia adalah collage diksi dia tak ada copy and paste. Kita baca kita tahu ni Karim Muhammad. Dia macam baca Zain lah, kita tahu ini adalah signature Zain walaupun nama belakang dipotong. Kita dah tahu dah diction Karim. Soalan tadi tu ya, macam mana Haji menjejaki penulis? Penulis. Saya tak ada jejak lah. Kerana saya tak menjejak penulis. Rendra ni pun, kerana saya pernah dengar orang kata, orang baca Rendra ni dulu masa zaman saya YouTube belum ada. Kita hanya dengar kaset je. Rendra saya dengar kaset. Jadi zaman tu ada kaset Rendra dan Lemi Sirado. Dua je deklamator yang membaca begitu hebat. Sultanji Kagum Bachri ni daripada artikel saya baca banyak. Sultanji pada zaman dia liar dulu, dia letak bir dan bungkus dengan kertas tebal. Ini tulisan terbuka masa detak arlogi punya zaman dia tu, dan dia akan minum dengan menghormati tamu dia, dengan bir tu ditutup dengan kertas dia minum, sampailah dia bertukar dan menjadi penyair sufi yang sangat dihormati. Dia Sutarji ni dulu kalau tak mabuk tak minum. Jadi saya banyak baca autobiografi, dan kalau jumpa saja dalam bahagian majalah yang menulis jalur-jalur hidup orang ni, saya akan baca. Dan dia membantu banyaklah saya menjejak orang. Saya lebih suka mengenal penulis itu daripada autobiografi, daripada diri dia sendiri. Jadi saya jumpa Pak Samad 3 kali. Saya interview dia, dan kali terakhir 2020. Dia pun tak tahu saya Zainal Rashid Ahmad. Ya je tuan. Baguslah. Baguslah. Dan saya tengok Alina Wati sekali seumur hidup saya. Di depan. Saya jumpa Lim Switin, saya tak pernah cakap pasal puisi. Saya jumpa Sabri Yunus, cerita pasal hantu. Saya baik dengan almarhum suami Haji Muhammad. Dia cerita sufi saya tak faham. Arwah suami Haji Muhammad dia bercerita puisi-puisi sufi. Saya baik dengan ramai orang, tapi tak banyak yang saya jejak. Dan satu benda yang bagusnya adalah saya suka mengenal penulis daripada autobiografi, sama ada dalam rencana-rencana yang ditulis oleh pelbagai orang. Dia membantu kita memandang daripada pelbagai mata. Cuma Rendra, sebab saya dah dengar kaset dia banyak kan, memang sedap dia baca saja. Di satu hari dia datang Kuala Lumpur, saya pergilah tengok. Dianjurkan oleh Pertubuhan Gerakan Kiri pada waktu tu. Saya pergi tengok di bangunan Angkasa, Kelana Jaya. Kali kedua saya dengar kata dia turun pergi ke Kota Baru. Masa tu arwah Abdul Aziz, Cikgu Abdul Aziz HM masih ada. Bawa dia ke Kelantan kerana penyair banyak. Jadi saya naik bas,
Tiket saya cukup sampai Terengganu je, tapi saya dah ada kawan di Kuala Terengganu. Datang kota, besok kita naik van pergi. Saya ingat saya naik bas daripada KL pergi Terengganu, join kawan-kawan saya Terengganu, naik van, dia orang sewa van kan, naik van pergi ke rumah Cikgu Abdul Aziz di Melo, Kelantan, dan melihat Rendra membaca sajak dalam rumah orang. Rendra yang masyhur, yang kalau buat show di Taman Ismail Marzuki 7 hari 7 malam dia buat show tu, tiket dia dah memang tukar ringgit Malaysia. Pada tahun-tahun Rendra datang tu dah RM40, RM50 tukar duit kita. Kalau dia buat 4 malam full di tim tu, datang baca sajak dalam rumah orang kampung, ada tiang seri tengah-tengah ni. Rendra sandar dekat tiang seri ni, kami ni duduk keliling dia baca sajak, separuh dia kena pusing dekat tiang seri ni pula sebab dia membontot orang ni. Separuh tak ada mic dalam rumah Cikgu Abdul Aziz HM. Itu saya anggap momen berharga lah. Dan lepas tu Rendra ni bagus orang dia. Lepas habis dia baca puisi, dia buatlah sesi, dia tak ambil soal jawab, sesi berkenalan. Dia panggil apa dalam bahasa Arab ni? Ta'aruf. Saya masih ingatlah ada satu orang tu sebut kat Rendra. Rendra tanya dia, kenapa kamu menulis puisi? Seorang-seorang kena jawab lah, sebab dalam tu dah sah semua penyair. Seorang tu jawab, bapa, kalau saya tidak menulis puisi saya gila. Saya boleh nampak muka Rendra menjadi kagum dan Rendra dah jadi personal dengan dia. Hinggalah hujung semua tu Rendra minta orang semua turun, tapi suruh tuan rumah tak, saya tak boleh sebutlah nama penyanyi ni. Rendra suruh tak, dan mereka menjalankan perbualan empat mata. Kerana Rendra mungkin tak pernah mendengar orang menyebut saya menulis puisi untuk tidak menjadi gila. Jadi kami semua turun, ada jamuan kopi di bawah. Saya tak tahu lah apa yang Rendra buat dengan penulis tersebut dengan begitu lama sekali. Sejak tu saya tahu, kata kalau saya dokumentasi, orang tak tahu momen kehebatan Rendra. Sebab tu penting kita membaca autobiografi. Sebab katalah saya catat momen melihat Rendra, semua orang akan katakan dalam kajian akademik momen Rendra berada di Kelantan tak pernah ditulis orang dalam kajian akademik, tapi itu akademik, iaitu mengenal personaliti Rendra yang hebat, baca puisi dalam rumah orang kampung, dan kemudian saya boleh nampak mata dia bergenang apabila seorang tu kata saya menulis puisi untuk tidak menjadi gila. Mungkin Rendra kata dia menulis puisi untuk mengubah Indonesia, dan dia pun tak pernah pun tahu pun kata ada puisi yang ditulis oleh seorang, orang ni dah masyhur, tapi menulis puisi untuk tidak menjadi gila. So saya tak banyak lah jejak penulis, saya tak rajin macam dia pergi sampai ke rumah Pak Hamka, jadi anak angkat pula. Sekarang berdarah Hamka lah. Kita boleh panggil dia apa ni Hafizul Faiz Karim Amrullah. Sebab dia dah dapat keahlian keluarga Karim Amrullah tu, pasal keluarga Hamka menerima dia sebagai Karim Amrullah ataupun Al-Hamkai. Kan siapa ni Faizuddin Al-Hamkai, kerana dia diterima sebagai orang baik. Tapi saya tak rajin je. Tapi itulah yang bantu saya, sebab saya baca autobiografi banyak autobiografi, saya dapat melihat seorang penulis dari kacamata pelbagai orang yang menulis mengenai penulis tersebut. Okey. Hello. Okey, tuan-tuan, dalam masa yang kita ada ni sekitar 20 ke 30 minit, saya bagi masa untuk kita buka soal jawab. Saya boleh tanya apa sahaja soalan kepada Haji. Okey, boleh tanya apa sahaja soalan kepada Haji. Tidak semestinya tentang buku, tidak semestinya tentang membaca lah, sebab saya nak bagi ruang ni lebih terbuka tadi. Bagi mereka yang ada di media sosial, bagi tuan-tuan yang ada di media sosial, Ilham akan kerana kalau tuan-tuan nak buku pasar ke pasar ni, saya salekan malam ni. Saya tak tahu diskaun masih lagi TikTok bagi atau tidak. Saya belanja RM35. Kalau tuan-tuan nak buku anekdot combo dengan buku ni, saya belanja dengan diskaun RM10. 80 kita turunkan 70. Sorry, tidak ada. Dengan buku anekdot jalanan, kombonya ada. Okey, kalau tuan-tuan nak dengan anekdot kembara, kombonya saya diskaun RM10. Mungkin TikTok masih bagi diskaun RM12 untuk tuan-tuan, kerana minggu ni adalah minggu diskaun. Yang ni daripada RM126, saya belanja RM100. Bagi mereka yang berada di TikTok, sambil kita ambil soal jawab, tuan-tuan boleh log buku ni, saya belanja dengan harga diskaun kerana berada di ni. Penerbit ni Faiz yang terbitkan semua. Ini penerbit dia yang selalu saya cerita tu. Nak jual murah tak boleh, nanti penerbit dia marah. Ini saya terbitkan sendiri, limited edition untuk hardcore Zahari Stream dia. Sebab buku ni tuan-tuan tak boleh beli melainkan daripada tangan saya, supaya saya boleh kenal siapa yang pegang buku ni adalah hardcore Zahari Stream. Tuan-tuan nak log Kalau tuan-tuan nak buku yang saya tak ulas malam ni, tapi Bumi Manusia tak ada pada saya, tuan-tuan kena dapat di tempat lain. Yang ini tuan-tuan boleh dapat dalam ni 100 Years of Solitude atau 100 tahun yang kesunyian. Gabriel Garcia Marquez ada dalam ni. Ilham akan naikkan. Okey, soalan. Okey, Meh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azmi Zahid Rahim. Untuk tuan-tuan, saya sekarang sedang menulis buku lah. Cuma buku saya bukan
kepada bidang pelaburan dan ekonomi. Kenapa saya menulis ni, salah satu sebab dia ialah saya melihat buku, kebanyakan buku yang saya gunakan daripada saya belajar sampai saya bekerja ni, buku ekonomi dan sastra, buku ekonomi dan pelaburan ni, dia dari barat. Dia tak ada sekurang sumber daripada Melayu, bahasa Melayu. Dan kedua, buku mereka ni kebanyakan dia tak ada jiwa. Jadi saya berpendapat bahawa kenapa penglibatan orang Melayu bangsa kita kurang dalam industri pelaburan dan ekonomi ni, sebab bahan-bahan rujukan itu tidak mesra bangsa kita yang pertama, dan dia tiada jiwa. Jadi saya bercuba untuk menulis, tapi dengan falsafah yang berbeza, di mana saya nak meletakkan jiwa kemelayuan tu di dalam buku tersebut lah. Itu pendapat saya. Jadi saya nak Tuan Haji bagi sikit, adakah apa yang saya buat ni betul, dan dalam masa yang sama saya juga tengah mencari jiwa untuk diletakkan di dalam penulisan itu. Bagaimana itu yang pertama. Ini soalan yang pertama. Soalan yang kedua, bila kita tulis buku, bagaimana kena letak buku nanti TikTok ban. Ajak saya sambil letak buku sekejap. Okey. Tuan-tuan terus cakap. Takut TikTok ban waktu baik pun dia dengar. Bagaimana kita melihat result? Adakah Tuan Haji melihat bila tulis tu, adakah sebab karya juga ataupun penerimaan ke? Bagaimana kita nak menilai karya kita? Adakah karya kita, sebab saya jujur saya cakap, bapa saya adalah seorang guru bahasa Melayu. Saya agak rebel dengan bahasa sebenarnya. Tapi bila dah berusia, saya mencari balik. So saya tak tahu karya ni dinilai dari mana. Adakah nilai karya kita hasilkan daripada result jualan ke apa itu, adakah masuk ke penerimaan lah. Dan yang terakhir, Haji pernah cerita pasal buku tentang kopi dan ekonomi. Haji ingat tak apa nama topik buku? Buku yang paling bagus saya baca dari ekonomi itu adalah The World is Flat. Dan juga kalau untuk alam sendiri daripada Thomas L. Friedman. Saya ulas. Saya beritahu macam mana Thomas L. Friedman berjaya menulis The World is Flat yang dianggap sebagai buku paling marhain untuk globalisasi. Dan satu lagi tajuk dalam bahasa Malaysia Panas, Rata dan Sejuk. Panas, Sejuk dan Rata, yang juga mempengaruhi saya bila saya bercakap tentang isu alam sekitar. Okey, kita naik beg kuning, kita takut nanti buat apa? TikTok ni dia penalti kalau tak letak produk. Nak kena jaga juga dia. Nak kena jaga juga tuan-tuan. Kan? Gini baik. Tadi saya jumpa dengan Dr. Muhammad Khalid pakar ekonomi. Kita bercerita tentang the real cognitive. Apa itu kognitif yang sebenar? Semalam pun lama dalam stream saya pukul malam semalam saya bercerita tentang stream saya pagi petang tadi. Stream saya petang tadi. Kenapa manusia banyak berfikir? Macam tuan dah jatuh di bawah kategori banyak berfikir dan banyak bertimbang tara. Dia ada dua perkara yang berlaku kepada kenapa orang banyak berfikir. Orang banyak berfikir kerana orang ni lambat membuat keputusan. Orang yang takut membuat keputusan adalah orang yang banyak berfikir. Ini saya memang belajar daripada Tok Syed Sazali. Saya nak kalau nak meeting yang bawa ahli fikir, bawa ahli kerja. Kau buat keputusan, yang buat kerja. Jadi meeting jadi panjang. Bila tuan jatuh dalam titik dipanggil gelincir, yang dipanggil gelincir orang bijak, kita rasa kita okey sebab kita banyak berfikir. Tapi berfikir itu menjadi gelincir, benda yang sebenarnya tak akan memajukan kita pun. Dalam benda yang kita nak lakukan adalah membeli kesilapan. Kena buat dulu baru tahu result dia, kena buat dulu baru tahu result dia, kena buat baru tahu result dia. Sebab saya tak boleh bagi nasihat yang mana saya tak tahu kasut tu sesuai tidak untuk tuan. Okey. Yang kedua, tidak ada benda yang terhasil dengan sempurna. Wanita yang kamu kahwini hari ini, bahagianya kamu hanya nilai 30 tahun kemudian kata saya ada bini, saya boleh mengembara, buat syuting filem 14 hari, 15 hari. Sekarang 3 hari saya dah cemas. Sebab lepas 25 tahun barulah saya tahu saya tak boleh meninggalkan orang yang saya cintai. Anak saya waktu membesar jarang berada dalam ingatan saya ketika saya fokus untuk bekerja. Tapi hari ini anak-anak saya besar, tak peluk dua hari, anak saya pun rasa heran. Jadi tapi dah benda ni dah berlaku 5 tahun. Anak saya tak rasa aneh. Sebab saya akan peluk, cium anak saya, peluk dan cium anak saya. Berarti ringkasan daripada ini adalah lakukan dulu hingga nanti akan datang titik menilainya. Kalau menilainya dulu, mampus tak akan buat. Sebab banyak penilaian, kebijaksanaan yang tidak membantu. Sebab itu dipanggil kebodohan yang paling intelek adalah melaksanakannya. Kebodohan yang paling tinggi tahap intelek dia adalah melaksanakannya. Intelek yang paling intelek kemudianlah kita jatuh kategori orang bodoh, tapi nak capai intelek yang paling tinggi ni adalah melakukannya. Sebab yang mengeluarkan kita daripada kebodohan adalah keberanian. Dapat keberanian baru dapat ilmu. Dia masa bodoh ni tak akan dapat ilmu.
belajar dan belajar nak keluarkan diri pada kebodohan, dia tak akan dapat ilmu. Sebab ilmu dalam bidang yang tuan nak adalah melaksanakannya. Tulis, baiki. Tulis, baiki. Tulis, baiki. Hinggalah sampai sekarang ni pun saya tak boleh nilai apa cerpen saya terbaik selepas 35 tahun saya menulis. Saya tulis 20 buku, 15 dalam jurnal sastra, 5 dalam jurnal kewartawanan. Saya pun tak tahu buku yang mana bagus. Dan saya mula memperkatakan Bumi Manusia ni dalam tahun 2020-an ya, sebagai novel yang terbaik saya baca. Maksudnya dah lepas lama baru saya tahu Bumi Manusia adalah novel terbaik saya baca. Bila saya start stream, orang bertanya, conscious saya, unconscious saya dah mula jadi conscious, saya boleh menjawabnya. Jadi saya jelaskan pada tuan yang paling mudah, jangan letakkan diri kita. Saya dah jumpa banyak dah ahli fikir ni sampai kesudah tak buat kerja. Datang daripada rambut dia remos ke depan sampailah tak ada remos lah. Aku rasa aku nak buat benda ni sebab dia tak ada benda yang saya boleh nasihat tentang bahasa yang bagus, kaedah komunikasi yang bagus. Sebab dia adalah satu benda realiti je yang boleh jawab. Tulis, publish. Rugi kali pertama, knowledge. Kerana kita belajar tentang bagaimana buku tu tak berjaya. Sebab gagal dan berjaya ni dua subjek yang sama. Kalau kita pergi tanya orang kata Luzu kita baca, tak tahu dia orang pronoun apa? Luzu. Saya daripada dulu baca Luzu Kata Lauze, peperangan di kalangan cerita peperangan di antara orang yang menang dan kalah adalah sama. So apa kalau ditanya orang menang, kami telah menyiapkan pasukan kami lebih awal. Tanya orang kalah, kami terlewat menyiapkan pasukan kami. Tanya orang yang menang, kerana kami menyusun pasukan berkuda kami dengan baik, di mana pasukan pemanah kami bergerak di belakang. Tanya orang yang kalah, mereka datang dengan pasukan berkuda dan pemanah mereka datang kemudian. Menang dan kalah, orang dua-dua memberi ilmu yang sama. Jadi tulis, start tulis. Kalau nak buat basic dulu kita nak buat kelas entry ni kerana saya tak pernah menjangka. Ni anekdot jalan 60,000 kopi dah. 60,000 kopi terjual. Semua adalah tulisan-tulisan yang saya tulis kerana saya takut saya terlupa. Saya bangun pukul 5 saya dah tengok semua 5 pagi, saya akan tulis semua sebelum subuh. Kepada memori yang takut saya terlupa. Dia dipanggil mula-mula ni semua short memory yang berlaku dalam 10 tahun terakhir. Saya tulis letak dekat Facebook untuk elak fikiran saya, sebab orang kata jadi tua. Yang pertama adalah takut lupa. Jadi saya recall memory, tulis. Recall saya publish dekat Facebook. Hinggalah Amir ni datang. Amir editor ni. Dia baca, dia kata apa? Bang, kami tak pernah tahu pun benda ni ada dalam Kuala Lumpur. Sebab saya mencatatkan catatan-catatan jalanan di Kuala Lumpur. Takut lagi memori saya lupa. Saya tulis pula yang ni. Memori sampai daripada umur saya 5 tahun. Testing pagi-pagi apa berlaku ni. Sebab semua memori ada. Dia gambar tu selalu hidup tapi tak pernah saya tulis. Jadi pada picture yang hidup dalam meja saya tulis. Hinggalah Amir kata, saya yakin bang buku ni akan meletup sebab benda yang abang tulis ni langsung tak ada dalam bayangan hidup kami, sebab mereka datang daripada generasi Gen Z. Dia tak tahu 70-an orang Melayu hidup macam mana 80-an. Nilai persahabatan orang Melayu pada 70-an dan 80-an adalah berbeza. Jadi semuanya adalah benda yang saya buat dalam keadaan berbuat dulu. Nilainya datang kemudian. Saya tak pernah fikir kata buku ni boleh pergi sampai 60,000 kopi, sebab dia catatan 3 minitnya untuk latihan pagi supaya saya tidak menjadi pelupa. Saya sampai sekarang pun saya masih menulis di phone. Saya menulis pakai phone je. Pagi saya buat latihan untuk mengelakkan saya lupa. Dan kalau saya menulis puisi tak hantar untuk mempertajamkan kosakata. Sebab bila kita menulis puisi barulah kita teringat perkataan-perkataan yang luar biasa dan hebat. Itu kelebihan pun dan menyusun memilih diksi yang betul. Jadi nasihat saya pada tuan, mulakan. Kalau selagi tak mulakan, kalau nak test paling mula yang tak rugilah entry Facebook. Pasal tak ada cost. Tulis kat entry Facebook, kemudian orang respon ataupun kawan-kawan komen. Sekurang-kurangnya benda tu telah ada dalam publish Facebook. Lepas tu boleh baiki. Sebab kopi original kita simpan dalam kita punya notes. Orang bagi respon. Mesti mula. Dan pemula yang paling hebat adalah orang yang membeli kegagalan. Saya dah jumpa banyak orang yang berjaya lepas tu lingkup. Malah nak cerita lah, penulis-penulis viral sejak 2 dekad yang lepas, sedekad yang lepas kan. Semuanya mati kerana apa? Mereka memulakan dengan kejayaan. Masalah kejayaan ni, dia adalah setinggi langit. Lepas tu adalah ozon yang tak dapat kita kenal pasti. Keuntungan kegagalan, dia adalah lembah gunung. Yang mana kita tahu lebih banyak puncak bumi yang kita boleh daki. Kalau kita berjaya, kita jadi sangat rumit. Kerana atas lagi pada langit, kita dah tahu ada apa lagi dah. Maka mulakan. Saya beritahu kata dalam dunia moden, tuan-tuan boleh menulis di entry Facebook. Facebook pula bukanlah macam yang lain 60 perkataan, selagi kajang lah kalau kau tulis. Orang baca, kau tulis novel dalam Facebook pun boleh. Tulis, betul tengok orang buat penilaian dan kita pun boleh menilai. Satu benda yang paling bagus dalam menulis ni adalah kita membacanya semula selepas 3 bulan, 2 bulan. Barulah kita tahu. Hari kita menulis, kita tulis, ini the best one. Kalau kita rajin dan kita kritikal kan, sebulan kita dah tahu dah banyak boleh dibaiki dalam tulisan ni, banyak dibaiki ni. Sebab tu saya selalu bagi tahu,
anda beruntung dalam era media sosial kerana anda ada tested real, laluan real untuk memulakan sebagai penulis. Lepas tu communication language, saya bincang tadi dengan Dr. Khalid tentang saya beritahu jangan buat judgement. Kata salah satu buku ekonomi ni punca orang Melayu tak kuat dalam ekonomi, nanti rumit lah tuan-tuan menulis di bawah tekanan nak mengajar bangsa. Nanti orang baca dah lah, kalau generasi saya baca tak apa, ni kalau mereka ni muda-muda mana boleh ajak mereka ni, pantang dia ajar. Mereka dah pandai dah, beranak dah pandai dah, mereka wah ria tu, IQ mereka dah berkembang. Mana mereka nak mau baca? Generasi muda hendaklah memahami kaedah ekonomi, pantang dah, dia koyak buku tu. Kalau Facebook dia snooze sebulan tak mau tengok. Sebab dia tak suka. Zaman kita ni pula generasi yang dahaga ilmu, tak ada je orang cakap apa, pandai dia ni dia cakap sikit je pun, cerdik, kita ingat kata-kata dia. Yang mana Gen Z ni menyombong, benda ni pun nak bagi tahu. Jadi elakkan tekanan daripada mendidik dalam penulisan. Sebab generasi sekarang dia suka berkongsi ya. Kita tak ajak aku bagi tahu ya, cerita lah, elok kongsi kan. Dia pun rasa bila sharing partner dia syok sikit, because the business word kan. Sharing partner tu kira hebatlah, dia menguasai syarikat tu. Bila kita kata sharing conversation, dia anggap dia juga adalah rakan kongsi dalam cerita tu. Jadi mengubah dua perkara terma. Satu adalah tiada lagi pembaca di Malaysia, yang ada adalah pengguna buku. Di mana orang nak beli buku yang berguna. Sebab tu saya dah tolak term pembaca. Membaca jambatan ilmu, orang kata dah dapat ilmu, ada apa? Sebab orang telah dipanggil melabur saham emas, emas boleh naik harga. Kalau membaca jambatan ilmu, ilmu esok timbang berapa dapat? Jadi tak ada adil lah. Jadi saya convert, bila saya menulis, saya jual buku di online, saya cater mereka ada sebagai pengguna, mereka consume ilmu daripada buku. Jadi saya ni jadi macam preskripsi buku lah, macam you pergi farmasi ya. Saya jadi macam farmasis lah. Satu buku saya explain siapa sesuai nak consume buku ni. Bagi mereka yang berada dalam titik mencari dalam pengembaraan ilmu, baca rehlah. Sebab saya tahu saya consume betul tu cater di bawah grup orang yang sedang mencari erti perjalanan dalam hidup. Bagi mereka yang nak consume benda-benda yang berfikir kritikal, mereka nak fikir kritikal lah, okey, saya suruh dia consume buku geopolitik. Bagi mereka yang rasa diri mereka ni orang yang selalu merasa kalah oleh kehidupan, mereka merasa tewas oleh kehidupan, saya kata beli buku Muhammad tapi consume dalam bahagian bab 1 sampai 11 ya. Kalau mereka rasa diri mereka banyak dirosakkan oleh perlumbaan, saya kata beli buku Muhammad, consume bab Siti Khatijah saja. Saya dah tahu, dah prescribe semua buku yang saya jual. Sebab tu buku kalau orang hantar kat saya, tak semua saya jual. Kalau saya rasa itu bukanlah pengguna yang ada di media sosial. Sebab saya tak ada dah tengok ni membaca esok cerdik, berapa banyak orang baca bodoh macam tu juga. Kan, sebab bukan kunci dia membaca. Kan, dia kena consume benda yang dia perlu. Jadi buku ni adalah kita anggap dalam rak adalah ubat. Orang yang menceritakan tentang buku adalah farmasis. Dan kita kena hormati semua orang when they spend money, they can use it. Mereka boleh mendapat benda ni walaupun dalam bentuk intangible, barangan kepenggunaan yang tak dapat dilihat kebergunaan dia, tapi orang tu tahu secara emosi dan secara IQ buku ni menyumbang kepada pertumbuhan diri mereka. Jadi jangan mulakan sesuatu dengan niat nak mengajar orang, kecuali anda cikgu di sekolah. Sebab budak-budak sekarang beranak dah pandai. Lepas tu dia tak tahu apa satu, kita cerita benda yang kita tahu dia tak tahu, tapi dia boleh drama kat kita ni, bang aku tahu lah. Jadi rupanya dia bagi tahu kat kita, lagi dia tak tahu kita tahu dia tak tahu, macam kata ustaz tu kan, dan dia tak tahu kita tahu dia tak tahu, dan lagi dia cakap pasal benda yang dia tak tahu kita tahu dia tak tahu, dan lagi dia nak habaq dia tahu kita tahu yang dia tak tahu. Tapi budak sekarang tak malu. Maka kita kena convince dia sebagai rakan kongsi. Jadi setiap kali menulis kena ingat pembaca adalah rakan kongsi kita. They are no right for us to educate them, to sharing the knowledge. Jadi bila dia baca buku tu, dia rasa shock lah, dia shareholder. Faham kan? Dalam bisnes kan, you faham, you buat ekonomi kan, dia happy because dia become a shareholder. Tak kira lah sleeping partner ke ataupun branding partner ke, but make sure you have that sense. Sama lah juga kalau kita jual buku, macam saya blog belakang ni kan, blurb ni, saya duk heran pasal apa orang tulis lagi blurb kat belakang ni. Buku ini mengesahkan apa, saya rasa sedih. Sepatutnya dah ada belakang ni back cover. Ni cover dipanggil sebagai impression cover, ni dipanggil impression cover. Bila kita kali back cover ni dipanggil sebagai knowledge cover. Knowledge cover ni terpulang kita decide. Kalau kita rasa penulisnya kuat, penulisnya lah. Kalau kita kata perkataan apa yang kamu dapat daripada konsum buku ni, result ni tulis je kat belakang. Sebab tu kita panggil dia back cover. Tapi orang masih lagi buat blurb.
Saya tak fikirlah dalam era media sosial kan kali dekat belakang dengan skrin phone kecil, orang nak zoom pula baca blur dia. Ni bukan kedai buku, orang pergi duduk pukul 2 petang untuk dapat tengok baca blur, tak kenal lah. Kita di media sosial, kita nak kalih dua-dua cover ni supaya dia ada sale power. Okay, saya jawab soalan you lah, cuba. Saya tidak nanti benda-benda yang saya rasa you ada yang marah lah ni. Tuan-tuan jangan pandang apa, saya nasihat dia dengan baik, dan tuan-tuan pun saya rasa lebih kurang dia aja. Jangan rasa obses dengan kemewahan berfikir. Kalau kita obses dengan kemewahan berfikir, kita akan hidup seronok dalam dunia berfikir. Obses dalam kemahuan melakukannya. Down kita punya obses berfikir, do more on pragmatic lah. Ni saya belajar daripada Tuan Mahathir tau. Tuan Mahathir ni kata fikiran ni akan tadi Khalid dan Dr. Khalid pun setuju dia. Itulah yang Mahathir bagi tahu dia. Saya dapat daripada Marina Mahathir sebab saya jadi penulis pada Marina Mahathir dulu. Dr. Khalid kata kita dapat nasihat yang sama. Saya jumpa Dr. Muhammad Khalid makan dengan hari tadi. Mahathir kata you make sure you clear matlamat you nak buat, then semua jalan yang you buat nanti Mahathir kata is clear. Jadi clear dulu matlamat. You present dekat saya apa-apa, make sure I can get a clear matlamat, then saya akan endorse. Jadi Mahathir aja ada matlamat. Jalan ni Mahathir kata siapa saja boleh mencarinya kalau dia tahu apa matlamat dia. Tadi Dr. Muhammad beritahu saya, oh ya, saya tersamalah pesan dia, cari kenal pasti masalah awak nak menulis buku, cari jalan penyelesaian iaitu mulakannya. Lepas tu tindakan segera. Esok menulis. Sebab kita nak stop complicated berfikir. Jadi bila kita do action, komplikasi berfikir dah tak berlaku dah sebab kita menilai aksi kita. Kena baiki ayat, kena baiki paragraf, oh rupanya bahasa sangat complicated. When you do more action, gangguan komplikasi dah menjadi kurang. Kerana berlaku apa dipanggil motivasi tindakan. Start writing. Okay? Thank you. Ada. Dulu boleh. Saya rasa dulu kan. Nak bagi dulu. Tak apa no, kita tahan ni. Pasal beg kuning dah masih naik. Okey. Noor bawa je lah buku dengan tangan. Sambil orang tu tanya panjang, selah beg kuning. Selah buku. Selip buku. Dah kena ban lagi? Dia mudah kena ban kalau time beg kuning naik lepas tu tak menunjukkan produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak ban, dia penalty. Saya ada satu soalan. Saya nak tanya Tuan Haji. Saya nampak Tuan Haji bumi manusia ni memberi kesan yang signifikan terhadap Tuan Haji. Jadi mungkin di beberapa fasa kehidupan Tuan Haji dalam membaca karya-karya seperti bumi manusia ni, adakah imajinasi sosial Tuan Haji setiap kali membaca buku yang sama di fasa kehidupan yang berbeza berubah ataupun sama dari sudut tema, nilai dan konflik dalam penciptaan? Itu saja soalan saya. Nak kumpul dulu Terima lah. kasih. Nak kumpul soalan dulu kan macam mana? Ada lagi soalan? Kumpul soalan. Nanti you ingat saya kumpul. Kumpul soalan je. Soalan yang kedua. Dan Ni bok. Main. Kopi lah punya. Kopi yang O lah. Tapi janganlah pekat sampai heboh. Nak gula tapi O yang biasa. Okey. Assalamualaikum, saya Rashid. Okey Rashid, tak apa. Saya Rashid. Tutup cahaya lampu je. Untuk saya macam berbeza dengan soalan nombor satu tadi saya nak jadi sikit basically kepentingan untuk melakukan sesuatu idea. So saya punya soalan ialah dalam circle saya, dalam corporate, there's a lot of macam ramai orang nak berjaya dan berjaya dengan the corporate ladder, and then saya lihat banyak sebab tadi Tuan Haji sentuh berkenaan bangsa kita. So bangsa kita at certain level, kenapa the corporate top level macam makin kurang sebab diorang akan macam penat, and then kita nak settle down lah, kita nak habiskan masa pergi ke masjid. Okey, tu saya. So saya lihat diorang akan letak jawatan dan buat benda-benda yang simple. Tetapi saya lihat sendiri Tuan Haji dalam Tuan Haji punya autobiografi, Tuan Haji go up the ladder lah, jadi pengurus dan sebagainya. So saya nak tahu satu pandangan Tuan Haji terhadap orang yang kalau dia kerja terlalu kuat, kurang katakan berkomuniti ataupun masyarakat, tapi dia still
orang kata solat dan whatnot, tapi bila dia kerja dalam orang kata high pressure kan, dia akan jadi supervisi so maybe dia tak masyarakat as much as others. Satu, pandangan Tuan Haji terhadap situasi itu. Kedua, apa dalam fikiran Tuan Haji ketika Tuan Haji nak naik dari corporate level, melihat Tuan Haji punya background. Okey, work and life balance. Ya. Conclusion lah, work and life balance. Saya jawab yang ni dulu yang tadi dulu saya dah lupa lah tuan. Saya short memory memang teruk lah. Dia tanya tentang bila membaca buku mesti di fasa berbeza. Ya, susah nak jawab tu. Saya anggap itulah soalan paling cerdik sepanjang saya jumpa orang. Kalau filem Hang Jebat, filem Hang Jebat, kalau filem Hang Tuah, saya akan menangis dalam scene yang sama. Filem Hang Tuah daripada muda sampai tua saya tengok, saya akan menangis dalam scene yang sama. Ketika Hang Tuah memangku Hang Jebat, dan Jebat berkata, kalau lelaki anakku, kau peliharalah dia, kalau perempuan anakku, bagilah kepada ibunya. Scene tu sangat sedih lah, di mana scene daripada filem yang diarahkan oleh Husain Hanif kan, Nordin Ahmad di atas pangkuan, bukan Ahmad Mahmud, seorang lagi hero apa nama, Latif Yusof. Siapa yang tahu hero lama bang filem Hang Jebat? Nordin Ahmad di atas pangkuan, apa Latif? Allah Yusuf Latif hero dia. Tak apalah, saya baca Nectar in the Sea dengan menangis paling teruk adalah pada tahun 2004 tsunami Aceh. Jadi saya kena naik kapal dan dia orang dah beritahu hanya akan capai dalam masa 13 jam nak sampai. Saya pun tak ada buku. Saya terbit edisi siasat, dalam rak saya ni tak ada buku yang saya nak ambil. Saya cari Harperly Enggang Lalu Ranting Patau tu tak jumpa. Saya pun capailah Nectar in the Sea, Kamala Markandaya. Dan oleh kerana saya dalam on the way tsunami Aceh, beberapa visual kita dah lihat dah, tsunami ni berlaku, tsunami ni berlaku, tsunami ni berlaku ni. Saya nak tolak pergi dengan kapal Navy daripada Port Kelang, yang kapal tu speed dia 4.5 knot je. Kapal tu pun dah dimasukkan oleh kerajaan kita, kapal lama. Atas kapal tu saya baca adalah menangis paling teruk. Daripada Nectar in the Sea yang saya baca kali pertama adalah pada 1987. Nectar in the Sea, berarti 2004 saya baca tu adalah titik kemuncak yang saya anggap novel ni sangat luar biasa. Satu, mungkin kerana waktu tu ada tsunami Aceh. Yang kedua, pada waktu tu saya dah terlalu titik senang lah. Maksudnya saya dah start daripada wartawan susah, dan waktu tu saya dah pengurus bilik berita dah. Tapi oleh kerana tak ada orang yang boleh buat laporan daripada lokasi yang kritikal, saya nak latih tim ni, saya kena lead the team. Sebab tu saya sentiasa lead team saya sampai saya jadi CEO. Saya masih turun ground, pergi dengar bom meletup, masih lagi buat penyamaran apa semua, walaupun saya dah pangkat CEO dah. Bila saya baca tu, saya anggap dia yang terbagus. Bumi Manusia, bila saya baca balik dalam memori saya, dia tak ada tenaga baru, tapi saya baca dalam keadaan merasa sangat indah, kerana buku ini adalah buku yang pernah menyelamatkan saya. Berarti saya akan ulang baca aja. Saya ulang baca kerana terhutang budi pada buku. Nak bayar orang kata apa, balas budi penulisnya, saya tak sempat, saya tak pernah jumpa pun dengan Bapak Pramodia. Bapak Pram ni saya tak pernah jumpa. Zaman dia hidup saya tak berduit, bila ada duit dah boleh pergi pula, dia pula dah tak ada. Jadi ramailah Faisal Tehrani biasa akrab dengan Pak Pram. Ramai orang Malaysia yang buat tesis tentang Pak Pram biasa rapat dengan Pak Pram. Saya ulang baca, dan setiap kali saya baca, dia dah tidak lagi menjadi pengajaran, dia menjadi keinsafan, di mana saya dah tahu warna hidup saya dah lalu banyak daripada saya terkapai-kapai. Buku ni lah yang menyelamatkan saya, mengenali Mingke. Dan saya berterima kasih kerana tiap kali saya jatuh pada titik yang terendah, sama seperti kalau saya membaca buku ni, saya mula baca kan titik saya rendah, saya jadi hipis, ada kerja, hidup tak menentu, hipis budak liar di Kuala Lumpur. Dan saya rasa bangga kerana Mingke tak pernah meninggalkan saya. Sebab setiap kali saya jatuh macam tadi tengah hari kan, saya nak sidai tak tahu mak kali, kerana saya malas lah saya malas jumpa orang cerdik. Sebab saya rasa diletihkan oleh kecerdikan. Saya dah hidup dengan Selamat Asrin, comfortable lah. Saya dah hidup dengan Selamat Asrin, maksudnya saya dah comfortable lah. Dunia orang cerdik saya rasa meletih, is gone already. Sebab saya dah tua, 58, saya pun dah nak cuci tangan kan. Tapi saya pergi jumpa dengan Dr. Mak Khalid, sebab dia berbisik. Lepas tu datang P.P. Simpson lah berbisik. Jadi setiap kali saya baca buku ni, dia lebih kepada penghargaan. Saya akan baca sebab saya sayang. Ini adalah buku-buku yang mempunyai hubungan yang sangat intim dengan saya. Sebab dalam banyak buku yang saya baca, tak ada watak yang skizo kan saya. Iaitu datang berbisik, dan setiap kali saya malas, dia orang yang datang. Mungkin kerana saya dah latih daripada umur saya. Sebab saya baca buku ni, umur saya 18 tahun, 17 tahun. Saya baca P.P. Simpson tu, umur saya 21 tahun, 20-21 tahun. Jadi mungkin lama watak tu hidup dengan saya sampai umur 58 tahun. Dan dia jadi masalah kerana bila saya baca novel sekarang,
Saya boleh campak saya kirim dekat Nur Azam Syairi, beli dekat PT Gramedia. Dia pun kata novel ni bagus. Saya tak mahu sebutlah nama penulis dia. Nur Azam pun pergilah, Azam Syairi yang sekarang MB Selangor punya orang kuat media. Dia bekas finans, dia sekarang juga ahli lembaga pengarah finans. Dia beli dekat saya sebab diceritakan orang sebagai hebat. Saya baca 10-15 muka surat. Saya ingat daripada atas katil saya lempar tu masuk toilet. Saya ingat nak baling kat tepi dia, dekat tepi almari tadi dia terpusing terus masuk ke toilet. Bilik saya ada toilet, bilik utama tidur saya. Lepas tu saya baca Murakami. Dia orang cerita Haruki Murakami sangat hebat. Murakami saja yang boleh saya habiskan bacaan, tetapi dia tidak lagi saya nikmati. Berarti buku-buku yang custom made untuk saya tu dah habis lah. Berarti waktu, sebab sekarang saya dah ada dalam zon yang selesa kan. Apresiasi terhadap, kita ada kesombongan manusia lah. Sebab kita biasa pink scribe buku, dia useful. Saya biasa pink scribe buku ni, saya pink scribe makalah makan daya, Nectar in the Sieve. Saya baca Fauziah Kasinja, Do They Hear You When You Cry, dan saya bacalah novel-novel. Mereka ni novel ni pernah membantu kita. Sebab tu saya datang sini sebenarnya. Saya ingat boleh diskusi tentang buku yang tidak membantu manusia. Penulis duk cerita tentang diri dia kan. Saya nak menyampah dia. Yang tak membantu manusia. Sebab saya dibesarkan dalam buku yang prescribe membantu orang. Jadi kalau kakak tanya soal, saya malah kalau saya panggil kakak nanti saya menghormati orang tu tau. Bukan sebab awak berumur, jangan panik pula. Lagi pegang cermin tengok muka pula, aku ni dah jadi kakak lah. Saya baca, last kali saya baca yang habis adalah Murakami lah. Tapi tak ada lah lagi buku yang saya anggap prescribe saya dalam dunia sastra. Jadi saya beralih kepada buku-buku akademik lah. Jadi saya ingat bacaan baru saya yang terbaik, yang saya baca latest masih lagi Imam Syafi'i. Saya tak bawa ni hari Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Dia adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tulis pada tahun 795 ketika dia berusia 28 tahun. Rehlah dia, saya anggap itu yang terbaik kerana buku tu meninggal kesan yang sangat besar pada saya. Satu daripada 133 kitab Imam Syafi'i. Bestseller kami kerana saya bila cerita buku tu saya boleh cerita penuh perasaan kerana buku tu mengubah saya dalam banyak hal, tertib, adab. Dan saya ni macam berpatah balik dalam agama ya. Bukan kapiah, maksudnya baru belajar kata tokoh-tokoh dalam agama ni hebat. Kemudian saya fikir buku kedua yang paling bagus saya baca adalah Muhammad oleh Martin Link, terutama chapter Siti Khadijah lah. Sayyidina Khadijah. Saya sampai sekarang takut baca Sayyidina Khadijah kalau waktu ada isteri saya apa semua. Tak pernah tak menangis. Bila baca chapter Sayyidina Khadijah ni mesti menangis sebab itulah chapter yang boleh menewaskan orang-orang yang sombong. Itulah chapter yang boleh menundukkan orang-orang yang keras hati. Itulah chapter yang boleh menewaskan mereka yang merasa dalam hidup semua benda tentang diri mereka adalah benar belaka. Itu dipanggil sebagai chapter penunduk. Kalau kita baca kan. Dan kemudian kalau saya rasa sesekali lah saya rasa rimas dengan politik semasa, saya baca Muhammad daripada bahagian Haji Wida sampailah Rasulullah wafat. Chapter tu menenangkan kita, kata taklah ini menggambarkan akhir zaman dan taklah ini menggambarkan kelingkupan Islam, kerana Rasulullah 2 bulan sebelum dia meninggal pun krisis yang menggambarkan akan ada krisis umat yang panjang selepas itu adalah kuasa di tangan lelaki, fitnah di tangan wanita. Itu yang saya fikir. Tak banyak buku novel yang membantu saya. Saya lebih suka baca autobiografi lah. Lepas tu saya tak jual novel. Walaupun bidang saya adalah sastra, susah tuan-tuan nak tengok saya jual novel ni. Saya dapat buku ni saya nak review pun saya takut dia tak boleh prescribe. Tuan-tuan rasa baca letih. Sebab buku ni stamina dia adalah untuk orang yang nak memahami latar budaya. Buku ni sangat tinggi kerana dia menyerapkan antropologi, sosiologi dan juga geopolitik serta kritik perlambangan dalam sastra tahun 60-an. Jadi saya tak jual sangat sebab saya takut tuan-tuan nak beli, tuan-tuan jadi pembaca, sebab saya sedang mengubah arus di mana menjadikan orang yang membeli buku dia adalah pengguna. Saya prescribe buku untuk make sure tuan-tuan jadi beginner ataupun new reader. Dengan prescribe buku, tuan-tuan adalah pengguna. Macam mana tuan-tuan membayar untuk makanan untuk memberi khasiat, tuan-tuan membeli buku kerana buku memberi gizi mental atau gizi emosi. Jawab tadi soalan pula. Saya tanya, saya rasa ni kalau dalam TikTok mesti kena maki lah. Saya baiklah dekat live ni saya pun tak gambar maki tengok muka baik kan. Saya orang selalu tanya tentang work and life balance ni. Tak tahu lah kalau dalam TikTok saya tak pernah tengok muka, saya tak kesian lah. Dia tak ada istilah dalam dunia ni adalah berhenti berjuang. Saya tambah law ni pula kan. Saya tengok Iwan Fals collab dengan Abid J.A.D. Iwan Fals kuat dengan kita kena berhenti kan.
Apa kan, kita tak sewa kedai hang sendiri kan, tapi tuan dia ada sini. Takkanlah kita nak takkanlah nak kata masa mencemburui kita. Itu klise bro. Ini tuan kedai, saya pilih tuan kedai ni sebab pukul 1 pagi pun orang tak halau. Lepas tu saya share dengan tuan kedai. Jangan supaya membuat memo tinggal 10 minit lagi apa masa mencemburui kita. Depa ni bukan penjawat awam. Lepas kursus nak pergi shopping dekat Langkawi, saya tahu lah, saya speaker Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Nanti kita lama buat muka belah. So ingat lagi nak pergi Pantai Cenang, beli tu lah, beli ni, nak balik lah, apa lah. Tu saya menyampah tu. Ini saya dengan token restoran apa? Dengan token kafe. Okay. So masa beritahu dekat tuan-tuan, dia tak ada erti berhenti. Cuma orang mengubah haluan hidup yang dia pilih. Dan dalam hidup pun tak ada erti kejayaan. Saya ingat tuan-tuan, ingat gagal bererti cuba lagi. Kerana gagal adalah ilmu. Berjaya ni rumit. Berjaya ni pintu ilmu ditutup. Bila berjaya kita tak ada apa kita nak alas. Gagal berarti cuba lagi. Berjaya jangan raikan. Sebab kejayaan ni kalau kita raikan tak cukup. Kita rasa sebab apabila kita rasa berjaya, dia meningkatkan nilai sombong yang tidak kita duga. Pandai tau, kesombongan, keangkuhan, malas, rasa macam dah best, dia susuk masuk dalam rasa berjaya. Akhirnya tuan-tuan menjadi ditewaskan oleh kejayaan. Hati-hati, kejayaan adalah pintu racun yang membawa banyak benda yang sangat teruk. Yang ketiga, saya kata adalah bila setiap kali kita berada di titik yang telah kita capai, berarti ada titik baru yang kita kena ukur. Titik ni kita dah capai titik baru. Jadi saya tak pernah lah kata dalam umur saya bekerja kuat. Ini adalah keperluan hidup. Dan saya seronok kerana saya masuk ke media baru. Saya 26 tahun hidup di media konvensional, surat khabar, 3 tahun, TV saya hidup 23 tahun. Saya start daripada wartawan, saya habis top management, CEO, sampailah senior vice president. Lepas tu saya start stream. Saya start stream ni balik pada titik terendah. Dulu semua orang tahu saya stream daripada tepi jalan. Saya nak start studio, saya takut saya tak boleh bayar sewa. Saya nak start ada pekerja, saya takut tak boleh bayar gaji. Saya berhenti gaji saya dah 25,000. Saya start lah, ada anak saya. Tak boleh dikhadamkan budak sekarang, lahir terus pintar. Budak dulu boleh disuruh-suruh. Budak sekarang tak boleh dikhadamkan, beranak aja terus bijak. Apatah lagi umur dia 19 tahun nak panggil, saya kenalah kerja, mampulah. Jadi tiap-tiap malam. Jadi paling mudah, ambil set Kuala Lumpur free. Okey? Pakai Facebook free. Okey, line phone je kami kena bayar. Masa tu saya live lebih kurang top up zaman 2022, top up RM60 tahan seminggu. Dengan live 2 jam. Lepas tu saya bawa lah 2-3 buku je. Saya tak berani beli terus daripada IDB, takut tak boleh bayar. Jadi saya buat deal dengan IDB, satu buku saya jual, berapa komisen saya. Sebab mereka yang packing, mereka yang post. Saya start lah daripada tepi jalan. Tahu tak apa kawan-kawan saya kata? Hidup saya menyedihkan. Mereka call dan berpakat-pakat untuk tawarkan saya jawatan lain kerana teruk Zainal ni meniaga buku di tepi jalan. Lepas tu nak tawar kat saya gaji 18,000. Saya jual buku, komisen dia dah 27,000 dah waktu tu. Bulan pertama Ainul bagi saya komisen April tahun 2022, 27,000 dah. Semua orang kata saya hidup susah duduk tepi jalan, duduk cerita inilah, lalu-laluan ni cerita sejarah dia, lalu-laluan ni cerita tentang siapa itu Haji Taib, lalu dekat laluan ni cerita bahawa Petaling Street yang kita duduk ni adalah sebahagian daripada tapak perjuangan Imam Rasul. Imam Rasul ni adalah Datuk Bahman. Datuk Bahman balik daripada perang saudara di Selangor, barulah dia terlibat dalam perang Semantan. Barulah Hemat Kilau. Jadi berdiri dekat tengah Cokit tu, dekat tengah Petaling Street tu. Cuma saya tak tahu di mana saja orang-orang Pahang datang membantu orang-orang Minangkabau dalam perang saudara, perang Selangor 1871, perang civil tu. Jadi bila saya cerita-cerita tu, saya jual buku. Dan saya aim lah 4 bulan, sebab saya dah biasa buat dekat garasi kan. Saya dah tahu dah how to make money dan macam mana nak strukturkan kewangan. Saya buat 4 bulan, saya dapat cash 78. Itu pun saya tak start lagi nak buat studio. Ainul komplain pula, lembaga pengarah meeting, kenapa hutang dia ni sampai tak bayar. Dalam laporan kewangan ada lah debt depa tu pada saya 78,000. Jadi geng-geng pengarah IDBI marah, pasal apa tak bayar ni dekat dia ni berbulan-bulan. Ainul apa kata, bang, duit abang dah banyak dekat ni. Bagi Ainul banyak lah 78,000. Saya pun tengok, okey lah, saya jumpa kawan saya tu, Anwar tadi yang cameraman saya tu, ni partner saya. Anwar, jom kita buka studio. Dia kata okey lah, kita buka je. So saya set up Ziari Stream Studio yang saya dah duduk sampai nak masuk 4 tahun sekarang. Dan saya ada plan baru lagi. Jadi Pak Is lagi laju pada saya. Saya cerita malu kat dia. Dia start penerbitan dengan nasihat saya, main dengan loko. Bang, hidup saya dah macam Zainuddin yang tidur, kemudian demam kerana Nur Hayati bertugas dengan orang lain kan. Zainuddin yang tidur betul loko. Kemudian saya masa nak cerita tu,
Saya masih ingat dia datang tu, saya ingat Allah lama t-shirt pagoda, kain plekat, tidur atas katil, makan tak mau. Lepas tu, tapi saya panggillah nasihat sambil terbayangkan lepas ni kalau Faiz ikut, tapi Zainuddin yang telah pergi ke Jakarta, lepas tu buka syarikat Suara Khabar. Zainuddin yang kemudiannya bertemu dengan suami Hayati, yang kemudiannya suaminya jatuh, kemudian dia datang. Macam itulah saya bayangkan sambil cerita kat dia. Kau berada dalam titik terindah sebab kau akan menyingkap, kau buat ni, kau akan melengkapkan novel yang kau minat, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Jadi saya tak ada fikir kata work and life balance ni. Sebab saya beritahu kata you working for your life. Ibadah ni saya cerita dekat tuan-tuan, takkanlah apa yang kita buat sekarang adalah benda lara. Kalau kita ambil dalam Ayuha Awalat, nasihat pertama Imam Ghazali kepada anak murid dia yang masyhur bila Imam Ghazali dah balik ke Tus Khorasan pada tahun 1105. Jadi anak-anak murid dia rindukan dia, sebab anak murid dia yang ditinggalkan di Damsyik ni daripada 1095 sampai 1105, 10 tahun dia mengajar di Damsyik. Dan dia mengajar pengkhususan tasawuf kerana guru fiqh dah banyak. Kemudian dia balik ke Tus Khorasan, anak-anak murid dia ni telah merasa diri mereka sempurna. Jadi anak murid dia hidup dalam ketakutan. Dulu adanya Imam Ghazali kan, sebab Damsyik nak pergi ke tempat Imam Ghazali tu 1000 km. 1000 km Damsyik nak sampai ke tempat Tus Khorasan Imam Ghazali, sekarang Iran. Damsyik adalah di Syria. Jadi anak murid dia menulislah surat untuk minta teguran pada guru mereka kerana mereka telah berada dalam ajaran yang Imam Ghazali ajak dia jadi sempurna, semayangnya, solatnya kan. Tiba-tiba seorang anak murid dia merasa gemetar. Apakah kesempurnaan aku ini menjadikan aku berada dalam keadaan yang macam mana? Dia hantarlah surat. Jadi dalam Ayuha Al-Walad, saya tak bawa buku dia, duhai anak, Imam Ghazali tulis dekat intro dia, sesungguhnya bahagian-bahagian ilmu yang kamu pelajari ini adalah susah tapi mudah untuk dapat. Berarti nak belajar segala ilmu tasawuf ni, Imam Ghazali kata bahagian yang susah tapi senang dapat. Sekarang kamu minta dekat aku satu nasihat, iaitu menjaga hati. Bahagian yang senang aku nasihat tapi susah untuk buat. Bahagian yang senang aku nasihat tapi susah untuk buat. Apa kata Imam Ghazali adalah satu, apabila kamu bercakap, pastikan. Kalau kita nak tahu ilmu kita ni, amal kita ni Allah terima ataupun tidak, apabila kamu bercakap pastikan yang keluar daripada mulut kamu ini adalah yang manfaat pada orang lain. Kalau kamu timbang tara balik apa yang kamu cakap tidak manfaat pada orang lain, nescaya ibadahmu itu telah mengalami kerosakan. Kata kedua Imam Ghazali, semaklah hatimu. Sekiranya ada orang lain mendapat kejayaan, kebahagiaan, rahmat Allah, kalau berdetak rasa tidak gembira bagi orang yang merasa diri dia ni dah lengkap lah, dia pun ni dah amal tasawuf Imam Ghazali kan, nescaya ibadahmu itu tidak dipandang oleh Allah. Berdetak kamu telah berada dalam asad degi daripada 26 sifat yang Imam Ghazali kata buruk, yang kemudian Syekh Hamzah Yusof tulis balik. Kuliah dia ni kita panggil kuliah asal daripada Ayuha Awalat. 900 tahun kemudian Syekh Hamzah Yusof kuliahkan yang baru. Syekh Hamzah Yusof ni dia lahir dalam keluarga Kristian tahun 1958 di New York. Dia peluk Islam 1979. Tahun 2000-an ni dia masih hidup sekarang dalam usia 75 tahun. Dia dianggap ulama yang paling masyhur di Amerika Syarikat kerana mendedikasikan ajaran sufi Islam dalam profesionalism. Dia nak tembus dalam pasaran barat ni. Dia menganggap bahawa etik yang barat sebut, profesional yang barat sebut ni tak lengkap kalau kamu tidak memahami tasawur penjagaan hati dan Islam. Berarti dia tulis kitab tu balik yang diambil daripada Syekh Maulid Al-Mauritani. Syekh Maulid Al-Mauritani ni lahir 1844 di Mauritius tapi menjadi ulama yang masyhur di Afrika Selatan. Dia wafat pada tahun 1904. Di Syekh Maulid telah menulis kisah-kisah Imam Ghazali dalam bentuk sastra yang sangat indah. Jadi benda ni mempengaruhi Syekh Hamzah Yusof. Dia menulis balik. Jadi dalam semua perkara yang saya sebut dan tentang tuan tanya, berarti selagi kalau kita baca tasawur Imam Ghazali ni dan kita berada dalam 26 mengelak sifat tersebut, dan lepas tu kita pergi kepada jalan mujahadah, tak payah risau. Sebab dulu je pasal ada umur pencen. Zaman dulu kan orang ukur umur pencen 60 duduk masjid. Dulu 55 pencen awal pergi masjid. Cabaran hidup untuk orang Melayu tak banyak. Jadi tafsiran orang Melayu dalam kitaran hidup, lepas 55 pergi dah cari Allah. Sebab orang Melayu pun ditafsir oleh guru dia, tempat yang mencari Allah ni hanya ada dalam masjid. Tapi sekarang mencari Allah ni banyak membela bangsa, mendidik, berkongsi, melakukan sesuatu, sebab kita dah diberi tentang dunia yang lebih luas. Jadi saya anggap apa pun daripada rumah sampai sini saya bercakap dengan tuan-tuan ni, saya sentiasa berharap Allah terima dalam satu daripada 3 perkara yang selalu dipesan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah ada 3 perkara saja yang Allah suka. Ditanya oleh para sahabat apa yang Allah suka, Rasulullah kata ada 3 perkara. Berilah makan pada orang lapar, yang kedua ziarahlah orang mati dan orang sakit, yang ketiga beradalah dalam majlis ilmu. Jadi kita harap kita berada di takut yang ketiga lah. Sebab itu majlis kita ada ni ilmu, bercakap satu perkara yang dekat kita pun ada manfaat, pada orang pun ada manfaat. Jadi saya tak pernah berfikir tentang work and life balance. Saya menganggap kata work is a part of life. Life never been a part of work. Tapi work ni automatic be a part of life. Tapi life tak pernah menjadi sebahagian daripada work. Faham sebab dalam life kita ada keluarga kita, ada anak kita. Tapi work ni a part of life. Dia bukan separate. Work ni satu cabang daripada life. Kemudian lepas work ada family. Lepas tu ada sosial.
Okay, barulah kita buat cut off. Macam saya kata, tak semua orang boleh memenuhi semua perkara. 2012 saya terpaksa buat cut off sebab saya ada mengalami headache, sakit kepala, dan saya analisis balik apa yang telah berlaku dalam hidup saya. Rupanya bila saya masuk dalam dunia moden, saya jadi CEO, saya jadi senior vice president, saya manage banyak staff, saya manage banyak, a lot of power. Barulah saya sedar bahawa saya telah membawa budaya manusia ni melangkaui daripada keperluan dia. Dalam corporate decision, humankind is separate. Jadi saya stop lah. Saya tak interact dengan orang banyak. Saya tak pergi ke majlis. Orang kata, saya ni tak pernah pergi majlis kahwin saudara mara saya di kampung. Tapi pergilah tanya saudara mara saya, apakah saya disifat sebagai seorang yang sombong? Tidak. Saya ni kalau balik jumpa saudara mara saya, walaupun kenduri dia, saya tak pergi. Kalau bumbung rumah mak dia bocor, saya tukar. Dengar saja nak kahwin, daripada Allah mak saya hidup, mak saya akan bagi tahu. Hang telefon Mak Lang ni, pastikan semua benda dah saya telefon. Mak Lang macam ni, tak apa, lembu cek bayar. Orang tak tahu. Cuma kita mengatur perhubungan kita dengan orang ni bukan setakat visibility, setakat berada dekat situ, tapi intangible. Ya, dan visibility kita muncul lah. Nampak saya dengan Faiz ni kawan baik. Saya dengan Faiz ni nak WhatsApp pun susah. Kadang-kadang 3 bulan tengok, rupanya dia ingat aku lagi. Ataupun saya WhatsApp dia reply, hidup lagi, tak mati ni kawan aku. Selain boleh tengok dia hidup mati dekat Facebook lah. Sebab intangible, tiang yang kamu bina dalam sudut yang tak nampak, dia mestilah pukul. Itulah ukhuwah, itulah silaturahim. Bukan visibility kamu berada dalam majlis kahwin, betul ambil gambar, berfoto apa semua. Jadi saya fikir kata, berhentilah berfikir bahawa hidup ni ada pecah belah yang sangat complicated. Make things simple. Semua benda yang kamu lakukan kerana matlamat. Sebab tu kita hidup ni kita akan banyak pertanyaan sebab matlamat tu tak jelas. Balik pada Dr. Mahathir kata kepada Dr. Khalid, dan Dr. Khalid share dengan saya kata, saya dah dengar lah benda ni 1994. Mahathir cakap kepada Marina Mahathir, saya interview Marina Mahathir, saya kata, apa pesan Bapak you yang paling besar yang boleh kamu bagi dan membantu saya? Jadi dalam hidup ni saya fikir kata, semua bergerak adalah bergerak ke depan. Orang yang ada matlamat tak akan dihentikan oleh umur dia. Ada matlamat nak mati dalam keadaan melakukan benda baik dalam jalan Allah. Senang lah. Kerja ke, pergi masjid ke, pergi mana ke. Dan nak mati dengan dapat husnul khatimah. Senang lah. Takkanlah menjadi penjual buku tak boleh dapat husnul khatimah. Kamu menjadi seorang penulis, kamu menulis tengah malam lepas tu mati kerana perkataan yang baik kamu tulis, takkanlah tak dapat husnul khatimah. Jadi matlamat yang jelas menjadikan kita tak dikabulkan antara simbol masjid ke tanda ibadah. Ulang alik pergi Mekah kan, macam kawan saya senang dia naik angsa, dia boleh ulang alik lah hari-hari. Pasal dia naik angsa, saya susah lah. Saya dapat 1 haji 2 umrah dah okey lah. Kawan saya dulu dia tu pun dia meninggal lah, saya pun tak boleh tumpang angsa dia lah. Dulu boleh tumpang angsa dia, cuma bawa jaket kulit je sebab nanti angsa tu lalu Karachi sejuk, smoking kena tebal je, kena pakai jaket kulit. Kawan saya lah kata, buat apa susah-susah nak ambil giliran haji tu, mai belakang rumah aku naik angsa je, aku pergi Mekah balik hari. Ada dalam YouTube saya cerita pasal dia kan. Dalam cerita sembarang legend. Terus saya jelaskan kata jangan rumit kan. Sebab tu saya selalu menegur orang muda. Apabila anda berada dalam ruang di mana kurang tindakan, nescaya anda akan dikelirukan oleh fikiran. Orang yang berada dalam ruang tindakan nescaya dicerahkan oleh fikiran. Ingat orang yang tidak ada tindakan dalam hidup dia, nescaya dia dikelirukan oleh banyak benda yang dia fikir. Okey, fikirannya dikelirukan sebab tak ada tindakan. Orang yang banyak bertindak, nescaya fikiran akan menjadi cahaya pada dia. Buat satu tindakan, fikiran datang terangkan kena buat macam ni. Buat satu tindakan, gagal, fikiran datang cerahkan macam ni. Buat satu tindakan berjaya, fikiran datang nak berjaya lagi macam ni. Maka fikiran harus menjadi lampu, bukan tempat menjadikan kita keliru. Fikiran mestilah menjadi cahaya yang mencerahkan jalan hidup kita. Berarti bagaimana? Untuk tidak dikalahkan oleh fikiran, mulakan dengan tindakan. Kerana tindakan kemudiannya fikiran ini menjadi alat bantu. Kalau mulakan dengan fikiran, nescaya dia menjadi racun yang sangat-sangat merumitkan. Itulah plan saya pun mula daripada bawah. Okeylah aku dengan SPM sijil penulisan kreatif USM. Mula dengan gaji 635. 5 tahun kemudian saya jadi manager, 7,000 gaji saya. 11 tahun kemudian saya jadi CEO, 25,000. Dan saya bekerja dalam baki pekerjaan saya 15 tahun tanpa pernah mendapat gaji yang lebih rendah daripada gaji 25,000. Saya start stream, titik rendah tepi jalan balik sampai sana. Dan saya pun tak tahu apa itu kegagalan dan apa itu kejayaan. Katanya balik saya kan titik berjaya, saya pun tak tahu bila saya berjaya. Dan kalau orang tanya saya titik gagal, kerana saya fikir kata setiap kali matahari timbul dan setiap kali bulan hilang di balik awan, kejayaan dan kegagalan adalah benda yang rumit untuk dipikirkan. Kita yang fikir. Yang kita fikir adalah lakukan benda tu, kemudian fikiran bagi kita gambaran macam mana nak buat dia lebih baik. Jadi saya pun tak tahu saya berjaya atau tidak, cuma saya tahu tadi saya naik kereta dengan Noah, kami discuss sama ada nak add on buku baru atau kami migrate sedikit kepada produk lain. Dan kami pun tak mau evaluate. Saya pun tak pernah buat sesi dengan tim saya untuk bercerita
kita berjaya atau kita gagal. Kita pun tak pernah buat retreat yang corporate. Dulu kan buat lah bulan 12 kebok kayak saya buat lah, Bali tiket murah, Phuket tiket murah. Untuk pergi retreat kononnya yang bodoh menjadi cerdik. Pergi retreat, lepas tu duk tengok pantai, lepas tu bos duk cakap keuntungan cari kat yang dijangka orang. Budak-budak duk tengok dah nak mandi lah apalah. Saya dah tolak lah mitos tu semua. Do things step by step. Nanti lepas tu kita solatkan mazhab Imam Syafi'i, sunnah membaca iftitah. Berarti kita keluar daripada sejadah kita dengan membawa iftitah tu sebagai janji kita kepada Tuhan. Tak perlu risau apa lah. Sesungguhnya seluruh ibadahku, seluruh apa yang aku buat adalah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi setiap kali kita iftitah tu feel kita lebih sikit. Saya ada satu orang beritahu kat saya, nasib baiklah saya jumpa orang ni baik, dia tak kuku ilmu. Jadi dia kata lepas angkat takbir tu, peganglah iftitah sebagai sumpah kepada Allah dan tinggalkanlah solatmu dalam keadaan kamu mengingati iftitahmu. Jadi sebab tu bila saya baca terjemahan iftitah, patutlah Hamka memulakan filem di bawah lindungan Kaabah dengan doa iftitah. Dan dulu kita tengok filem Hamka yang pertama, saya tengok bukan di bawah lindungan Kaabah yang sekarang. Saya tengok di bawah lindungan Kaabah yang besi dulu. Besi saya dah tingkatan 1, tingkatan 2. Kan opening dia adalah doa iftitah punya terjemahan kan. Dan saya fikir itu ajalah. Jangan complicated ke agama hinggalah agama ni meletakkan kita dalam jalan-jalan yang sangat samar dan kelabu. Sebab dia adalah cahaya. Saya jawab tak soalan awak? Saya takut saya berfalsafah banyak, nanti awak rasa macam brother ni buat aku lagi complicated lah. Okey. Kita buka lagi soalan kan? Boleh kot. Okey, lagi satu soalan. Tak payahlah guna ayat masa mencemburui kita. Ini bukan program komen. Okey. Mungkin kita akan buka lagi satu soalan belakang tu. Kita pergi buka sebelah. Kita pergi buka sebelah. Boleh juga. Ajak. Apa? Siaplah orang tanya siapa. Sebab saya nak kena tengok muka. Belum lagi. Dah sampai. Baru nak cari. Assalamualaikum. Nama saya Nasri. Saya datang ke sini bukan kerana nak bertanya soalan, Pak. Saya rasa saya berkongsi pengalaman yang sama dengan Pak Haji. Okey. Masa kecil saya di Pekan Teluk Intan, Perak. Jauh. Yang adalah sebuah tasik radam. Dan saya teringat kisah Puan Haji di Kampung Pompong di tepi sungai. Sama dengan saya, adalah di satu kawasan di tepi sungai. Dan aktiviti kami walaupun berdekatan dalam kawasan town Pekan, tapi kami adalah kawasan setinggan. Dan itu yang menyebabkan saya suka dengan buku-buku Tuan Haji lah. Especially dua kenangan itu. Lepas tu dari segi lain tu, macam mereka semua tanya soalan. Saya lebih kepada share. Kalau boleh saya share. Saya ni suka membaca juga, tapi saya lebih suka membaca tentang biodata. Macam kisah Haji Muhammad, perjuangan kini, Samsiah Fakir, lepas tu tulisan 13 ini daripada Tengku Abdul Rahman. Saya tak baca tentang buku itu. Jadi saya suka membaca buku yang saya bukan sastra puisi, itu saya tak baca. Saya lebih kepada share tentang kehidupan kita yang dulu yang teruk, sangat teruk. Bila saya ceritakan dengan anak saya, kalau saya kata kalau saya cerita kisah ayah masa kecil, awak mesti tak percaya. Dan mereka memang betul tak percaya. Sampai kan saya kena tunjukkan kawasan di mana titi ke sungai untuk saya berak. Toilet saya dalam sungai. Nak pergi toilet tu kena meniti di atas titi tu untuk ke sungai untuk berak kan. Mandi. Dan bila kisah Kampung Pompong tu sangat mengingatkan saya tentang lama, cerita lama. Dan beza usia Tuan Haji dengan saya pun lebih kurang lama, mungkin lama. Itu sajalah saya cuba nak berkongsi lah pengalaman apa tu, kisah-kisah yang betul-betul menyentuh lah. Itu juga yang menyebabkan soalan utama tentang jiwa sesuatu buku. Kita melalui zaman itu dan kita tahu jiwa itu. Betul lah. Itulah saya cuba nak berkongsi cerita dengan momen-momen itu. Tak seperti Tuan
bukan saya, cuma masa kecil itu, momen itu lebih kurang sama. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Okey, Ada soalan? Okey. No, ajak sini. Saya tak bagi saya hidupkan beg kuning sekejap. Takut nanti TikTok kacau sampai kuning masih naik ke turun. Bagi tuan-tuan yang nak anekdot yang nak pasar ke pasar, saya sedang buat sale malam ni bagi edisi kita dah tinggal 400 ya. Berarti kita dah jual 1,600 dalam tempoh 20 hari bulan sampai hari ni. Dan tempoh 9 hari. Jika tuan-tuan nak, blok saya bagi belanja daripada Tumbuh Cafe. Kalau tuan-tuan nak yang ni RM35, tuan-tuan nak dengan combo yang dikeluarkan bersama dengan Faiz ni, kita diskaun daripada 80 tinggal 70. Kalau tuan-tuan combo dengan anekdot kembara. Kalau tuan-tuan combo dengan anekdot jalanan yang sekarang melalui cetakan lebih RM50,000 ni, tetap kombonya RM70. Daripada 80 kita diskaun Okey, kalau tuan-tuan nak dengan anekdot kenangan daripada value RM126 ni, kita kombokan dia menjadi RM100 je. Dan tuan-tuan akan dapat diskaun TikTok. Masih ada tak diskaun 12%? Masih jalan diskaun 12%. Okey. Okey, thank you AI TikTok, tolong baca bahawa saya tak damage saya punya sesi ni dengan naik beg kuning tapi tak ada promote barang. Okey, sila tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya kepada Tuan Haji, saya rasa soalannya straightforward sebenarnya. Saya ingin bertanyakan kepada Tuan Haji, apa kaedah metod sebagai seorang ibu bapa yang ada anak-anak masa kecil untuk membina atau memupuk minat suka membaca kepada anak-anak. Sebagai parents muda, apa kaedah metod yang sesuaian supaya nanti anak-anak yang akan besar, anak saya yang akan besar, tidaklah mereka ni membaca buku sekadar untuk mendapat maklumat untuk menjawab atas peperiksaan di sekolah sahaja. Macam tu Tuan Haji. Saya persoalan, saya harap Haji dapat beri sikit input yang berguna. Sekian, terima kasih. Ada satu lagi. Tuan ingat Apa saya soalan anak baca. Saya daripada Cik Nasri. Jadi saya nak tanya bagaimana Tuan Haji dapat kesabaran untuk melayan kerana Matthew Mercury aka Abah Selamat saya. Saya jawab soalan yang pertama. Anak saya seorang pun tak minat baca. Saya ada 4 anak. Yang besar umur 29, yang bongsu umur 23. Seorang pun tak minat baca. Dan yang paling kelakar, bila teks tingkatan 3 pakai saya punya cerpen untuk PMR, pakai masa tu PMR belum hapus lagi. Jadi cikgu ni dah tahu dah kata saya bapa kepada anak saya. Cikgu ni mengajar UPSR, tanya dah dengan anak saya, Gibran, bapa you ni yang tulis buku? Tak tahu, saya tak tahu. Balik anak saya tanya saya, betul ke ayah tulis cerpen ayah ni? Kata yalah ni cerpen ayah dalam UPSR. Jadi saya bagi tahu kata tak mudah lah, not simple lahirkan orang yang minat baca. Saya sendiri pun gagal, 4 anak saya tak ada seorang pun yang minat baca dan tak ada seorang pun yang minat menulis, kan. Tapi tak semestinya kita anggap kita gagal anak kita gagal pada semua. Tapi saya anggap kata dulu saya minatnya adalah dulu kerana saya lambat membaca. Saya umur saya 10 tahun baru saya boleh membaca. Dan kerana waktu saya sekolah dulu, banyak waktu saya ada low self esteem, di mana kalau orang makan saya tak boleh ada di kantin lama sebab mak saya bagi saya nasi bekal. Kalau saya ada kelas tambahan, balik sekolah Iskandar tu kan pukul 12.30 balik, kelas tambahan mula 2 petang. Antara 12.30 sampai 2 petang saya tak boleh berada di tempat yang ada makanan sebab keluarga saya miskin. Jadi saya masuk ke library Kutub Kanah nama waktu tu. Kutub Kanah ni pernah menjadi perkataan rasmi sebelum ditukar pada perpustakaan. Zaman saya sekolah rendah kami panggil Kutub Kanah. Saya naik sekolah menengah dalam tahun 1981-82 barulah diperkenalkan perkataan perpustakaan. Saya ambilkan banyak masa. Jadi satu saya pasti adalah anda perlu membaca. Lepas tu yang kedua, bahan bacaan untuk anak. Tadi saya tengok Dr. Muhammad Khalid educate anak dia, nak apa-apa kena jawab isi dalam buku. Jadi anak dia kena baca buku yang dia bagi. Dr. Muhammad Khalid kata the only way to teach them, the salary were paid by reading. Di masa saya sampai tu, anak dia dua-dua orang ni dah baca dah komik tu. Komik tu. Jadi Dr. Muhammad Khalid, masa sebelum saya nak sampai, sebab dia tersampai awal, dia janji dengan saya 12.30, saya terlewat 4 minit, saya sampai 12.34, tapi dia mungkin sampai lebih awal sebab dia dah plan dengan anak dia, pagi mengajar, petang dia bawa anak dia main badminton. Dia susun masa anak dia. Bila saya sampai, Dr. Muhammad Khalid dia minta 5 minit, tak habis lagi. Jadi dia tanya, watak dalam ni memiliki kereta, siapa nama dia? Lepas tu dia tanya, watak dalam cerita ni siapa yang akhirnya dapat menyelamatkan ayah dia? Saya tengok dia buat soalan tu, anak dapat jawab. Rupanya dengan tu baru dapat iPad. Anak dia baru dapat iPad 7 minit seorang. Dia tekan calculate jam tu, dia letak dah 7 minit bagi kat kakak, calculate, patah balik. Saya berbual dengan dia. Lepas anak dia dapat seorang 2 round, dia ambil iPad tu, berbual dalam beg dia, dia suruh anak dia pergi communicate dekat belakang lah dengan waiter restoran tu, berbual. Kan saya pergi Hadramaut makan tengah hari,
Anak dia kena pergi communicate dengan orang yang dekat dapur, orang yang tu dengan ni. Dia agak communication time. Dia kata dia orang ni kalau tak latih Zainal, dia communicate dalam circle yang sama adalah di sekolah dia, international school. Jadi bawa anak dia kena pergi ambil tahu tentang restoran tu. Untuk membolehkan setiap tempat anak dia pergi, communication skill berjalan. Jadi saya beritahu kat tuan-tuan, kata bagus dulu sebab dia ada bedtime reading, kita panggil apa? Bedtime reading. Bedtime reading, bedtime story kan. Sekarang dah tak ada dah. Kita mungkin tukar banyak benda. Tapi saya fikir kata kalau tuan nak secara Muhammad Khalid tu okey. Yang kedua, tuan jadi disiplin. Kita membaca. Tapi saya pun baca di rumah tu, anak-anak saya tak peduli sampai lah. Pak dia baca 60 artikel sehari, so pak dia lupa nama kali, seorang pun tak boleh bantu. Siapa nama yang khatib asyhadah ni? Seorang tak boleh bantu. Abu Alal Wala, saya lah pula kena doa Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abu Alal Wala, kan? Tak semestinya lah. Jadi jangan put burden tu untuk anak kita. Kalau anak you talent dia pada benda yang lain, art, dia minat melukis, bagilah dia jadi pelukis. Sebab reading kita nak jadikan behavior baguslah, tapi jalan tu terlalu jauh. Bukan bangsa kita saja mengalami krisis membaca. Ini ada krisis global. Bila datang tarikan-tarikan daripada media yang diakses oleh internet. Tapi saya sarankan kita lah yang membaca. Ya, saya taklah kata dia nak kena bagi, tapi kalau bapaknya membaca, kemungkinan di sebelah tu sediakan buku untuk anak. Saya bagi tahu kata autobiografi Imam Ghazali yang ditulis oleh kanak-kanak. Cik, belagak mak ayah yang tengok live saya ni. Tak nak beli buku kanak-kanak. Saya jangan sombong. Kalau saya baca dalam ni, tuan-tuan boleh tahu isi dia, saya bagi free. Baca tahun Imam Ghazali dilahirkan 1058, dia berdirikan di Tus Khorasan, dihantar ke Madrasah Nazamuddin. Umur 5 tahun bapak dia meninggal dunia. Imam Ghazali ni 2 beradik, abang dia Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Bila bapak dia meninggal dunia, bapak dia hanya meninggal segenggam wang kepada seorang penduduk kampung untuk menjaga kebajikan Imam Ghazali. Dalam tempoh umur Imam Ghazali ni 7 tahun, duitnya habis. Jadi pada 1063 Imam Ghazali dihantar ke madrasah di tepi. Last kali semua orang beli. Rupanya tak semua orang kena Imam Ghazali. Buku untuk kanak-kanak menjadi bernilai pada orang tua. Sebab Imam Ghazali ni imam besar kita di Sunnah wal Jamaah, imam tasawuf kita ada dua aja, Syekh Hasan Al-Junaidi dengan Imam Ghazali. Last kali semua beli, saya tak beli, baca supaya selesaikan dulu zaman kanak-kanak kita yang tertinggal. Betul bawa bagi ke anak. Sehari anak main ceramah pula, ayah tahu dah Imam Ghazali dulu pernah dia rompak yang cerita tadi tu ada. Dan petikkan tu Imam Ghazali ni kenapa dia mencintai ilmu, dan ilmu ni kena ada dalam hafaz. Kerana peristiwa dia umur 15 tahun. 15 tahun ada satu kota yang sangat popular di Kaukus. Jadi daripada tanah Khorasan nak pergi ke Kaukus ni jauh. Imam Ghazali pergi dengan kawan-kawan dia berjalan kaki nak berguru dengan guru tu selama 3 bulan. Bila dia balik berguru dengan guru tu, kerana dia pergi tempat tu jauh di Kaukus, Kaukasia kan, dia tulis tangan semua catatan dia. On the way dia balik, buku dia kena samun. Bila kena samun, kawan-kawan dia kata biarlah, duit dah kena samun, buku kena samun. Imam Ghazali kerja, ambil duit, buku tu pulangkan. Kata perompak tu, mana ada ilmu yang bila aku ambil buku kau hilang ilmu tu. Jadi Imam Ghazali menganggap peristiwa itu adalah pengajaran Allah kepada dia, bahawa ilmu selagi kamu kena baca pada buku, kamu bukanlah ilmuwan. Maka Imam Ghazali mengekalkan disiplin, menghafaz semua ilmu dia. Dan mana-mana ilmu yang gugur daripada ingatan dia, Imam Ghazali tak akan jadikan untuk mengajar. Dia bukan kena rabah balik kitab. Sebab tu hafazan dia sangat kuat. Walaupun dalam Ihya Ulumuddin berapa gelinciran hadis, kerana dia duduk tulis Ihya Ulumuddin di Damsyik. Kitab hadis semua ada di Baghdad. Jadi adalah beberapa gelinciran hadis-hadis dhaif dalam Ihya Ulumuddin, tapi dimaafkan oleh para ulama kerana Imam Ghazali menulis jarak dia 1000 km kalau dia nak patah balik pergi kepada tempat hadis, iaitu di Baghdad. Kerana dia menulis Ihya Ulumuddin di Damsyik, dan dia kena tulis dengan cepat Ihya Ulumuddin tu, kerana kedudukan akidah orang Islam sedang dicabar oleh 5 gerakan yang boleh merosakkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ketika ditulis oleh William Montgomery Ward, memberi tribut Imam Ghazali ini sebagai ulama Islam yang masyhur, dan konsep pemikiran Imam Ghazali adalah yang terbaik. Jadi William Montgomery Ward ni seorang padri Kristian, dia lahir 1909 meninggal 2006. Dia menulis tribut untuk Imam Ghazali sebagai ilmuwan ulum. Kata dia, ini kata padri Kristian yang lulus dalam bidang profesor sejarah, dan dia lulus dalam bidang profesor bahasa Arab. Kerana dia kaji Imam Ghazali menyetek, dia belajar tu bahasa Arab, dan dia jawatan akhir dia sebagai pensyarah adalah pensyarah bahasa Arab, walaupun bidang utama dia adalah sejarah. Dia membela Imam Ghazali di tengah kritikan zaman moden ni. Kata dia, kamu semua baca Imam Ghazali dan kamu pertikai hadis-hadis Imam Ghazali ni, kamu adalah orang tak cerdik. Kerana Imam Ghazali menyiapkan Ihya Ulumuddin dalam keadaan dia memerangi orang Islam daripada Khawarij, orang Islam daripada Mu'tazilah, orang Islam daripada Fatimiyah, Jabariyah dan Qadariyah. Jadi bila dia membela Imam dalam bab tu, walaupun dia padri Kristian, dia meninggal sebagai padri Kristian, dia mempertahankan Imam Ghazali dalam hujah menjawab tuduhan para ulama dan cendekiawan Islam yang berpertikai ke Imam Ghazali tanpa mengetahui latar Imam Ghazali menyiapkan Ihya Ulumuddin tu.
Takkanlah beberapa hadis dhaif ni kamu nak mempertikaikan seorang ulama yang pada zaman dia mengeluarkan kitab ni untuk memerangi serangan 5 ajaran yang pada waktu tu akidah sangat bahaya pada ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya jawab pada soalan tuan, mulakanlah tabiat membaca, dan lepas tu yang paling seronok kongsikanlah sesuatu dengan anak anda yang anda tahu kata anda mendapatnya daripada membaca. Tapi janganlah bercerita Imam Ghazali yang tadi pula, budak tu terkebir-kebir lah. Untuk anak umur 10 tahun communicate the knowledge of saya cerita tadi kan, budak 10 tahun ni yang paling encourage dia adalah didikan moral, sebab dia kognitif dia sedang berkembang. 5 tahun dia ada kognitif perkataan, 10 tahun ni kita anggap kognitif pergaulan lah. Maka budak-budak yang umur 9-10 tahun ni, benda yang dia nak adalah nasihat yang membuka mata dia pada kehidupan harian, di mana kognitif dia untuk membuat penilaian judgement sosial ni bermula. Jadi awak banyak baca buku tentang judgement sosial lah, tentang empathy, memaafkan orang, menolak dendam. Jadi dengan benda tu, dan anak kita beritahu ni ayah baca buku ni, dia encourage kerana buku tu telah menukar dia daripada pembaca kepada pengguna, consume. Dia consume buku tu, telah menjawab keperluan hidup dia tentang bagaimana memaafkan kawan. Kesilapan orang ni bukan sesuatu yang patut diingati. Setiap kali orang berlaku silap, yang pertama kita readykan maaf. Jadi anak kita rasa, oh ni benda baru. Kadang kita kata kita belajar daripada Imam Ghazali sifat memaafkan. Maka anak kita tidak merasa dia disuruh, macam saya kata tadi, nak jadikan dia pembaca. Jangan, budak sekarang beranak dah pandai ni. Ni depan ni beranak dulu dah pandai. Bukan. Jadi kita nak ajak apa, dia kata apa ni, pakcik ajak ni kami beranak dalam perut mak kami dah belajar. Kami 9 bulan mak kami dah baca surah Maryam, kami pun hafal sekali. Penat nak layan. Jadi anak-anak sekarang ni kena consume dekat, dia kata knowledge ni untuk cater. Kalau umur dia 10 tahun lah, kognitif dia sedang mencari judgement sosial, bagilah. Bila hormon dia meningkat pula, umur perempuan biasanya 12, 13, 14, hormon lelaki biasanya 15. Dia adalah pula integrated tentang perasaan ni, yang mak ayah tak mau ambil campur. Kita kena layan hormon tu. Baru didekati lelaki ni macam mana, mendekati wanita macam mana, memastikan perasaan ini tidak merosakkan proses pertumbuhan remaja. Kita kena consume benda yang menjadi pertanyaan pada dia. Janganlah umur dia 15 suruh dia mengaji ilmu tasawuf, tak pandai, tak tercapai, sebab tasawuf tak boleh menjawab soalan asas tentang perkembangan hormon kepada anak yang tumbuh awal remaja. Bagi. So saya fikir kalau kita ubah prinsip dengan mengatakan membaca ni bukanlah jembatan ilmu. Membaca adalah anak kita adalah pengguna, dan kita menawarkan dia barangan kepenggunaan yang bernilai untuk proses umur dia. Maka oleh dia consume buku, dia consume knowledge. Yang tadi soalan apa lah? Sama Asri. Saya tak pernah sabar dengan dia. Dia normal je. Bukan. Saya tak pernah sabar. Kami sekarang berada dalam dilema untuk menyelesaikan masalah dia. Kerana Ain mengamuk kerana gambar dia dengan kan semalam kami pergi makan. Hari ni dia panik tau. Dia WhatsApp mesej. Dia ambil gambar. Kawan saya dah ambil gambar macam ni. Dia dekat kedai makan, saya duduk dalam. Dia keluar-luar. Jadi peminat perempuan tu dah datang. Saya minat dengan peminat lelaki tu datang. Bang, saya nak ambil, aku nak kau lelaki. Perempuan tu aku nak. Jadi dia ambil lah awet tu lawa. Member saya ni pun tak fikir risiko, pergi post gambar dia. Dia ni mana post? Dekat page dia mana, dia ni mana? Kau lah punca. Dia ni mana ni post gambar. Gambar tu viral. Dengan orang meneka-neka, ini kah Ain? Dia pun mesej. Dia mesej kat orang lain, dia tak mesej saya, tapi orang forward. Emang kami ni dah panik kan? Ain dah marah aku. Dia kata dia tak boleh terima aku ambil gambar. Aku dah sumpah tak nak ambil gambar dengan perempuan lain. Gam suara dia. Jadi saya tahulah besok dia akan sampai kat saya. Sebab saya ada the last gatekeeper. Orang lain kena pergi bagi nasihat yang salah. Kawan saya seorang ni kata apa? Mat, aku kenal banyak bomoh. Kita pergi, bomoh ni mesti nak kau. Bila nak pergi? Tapi dia akan pusing besok lusa dia cari saya. Sebab saya adalah orang yang dia tak ada istilah sabar. Sebab saya dilatih bahawa semua orang ada macam ni lah tuan-tuan. Kalau bagi pilihan antara orang yang macam ni lah, katalah Pak Is call saya, Zainal, aku ada satu kawan lah, dia nak cerita tentang menulis buku. Lepas tu selamat call saya, nah kau free tak minum teh? Saya ikut. Selamat Pak Is, kau beritahu kawan tu aku demam. Sebab saya lebih comfortable dengan dia. Sebab dia kawan baik saya tak pernah anggap kata dia ni siapa. Tuan-tuan je lah, saya kena declare dengan tuan-tuan base kepada pragmatis kan. Dia adalah orang OKU, autism. Tapi untuk saya tak pernah. Dia adalah kawan saya. Saya dengar dia berbual, dan dia mendengar saya berbual. Banyak ilmu yang saya pelajari daripada dia. Sebab ilmu dia saya boleh telan, yang saya belum tentu dia belajar apa daripada saya. Sebab barangkali benda yang saya cakap terlampau tinggi untuk dia faham. Tapi benda-benda rendah yang kecil dia cakap tu adalah besar untuk pengetahuan saya. Jadi saya tak pernah rasa saya perlu bersabar sebab dia kawan. Semalam pun kami buat panjang.
Lepas habis live, kami pergi makan, balik dia sembang-sembang dekat kedai kopi sekejap, dia naik, kami dapat buat setengah jam sebelum dia balik. Kami buat banyak tentang kesihatan. Saya advise dia tentang musim hujan, kesihatan, macam ni. Dia jawab balik, dia ada rasa letih. Saya kata faktor umur. Lepas tu dia cakap, kata dia minum air masak banyak. Saya kata, Mat, ini bukan air masak, kena makan banyak. Saya anggap kata tak ada benda yang menuntut satu kesabaran luar biasa. Dia kawan baik saya, 38 tahun dah. Ya, 1987, 2025, 38 tahun. Nak menjelang 39 tahun dah. So saya comfortable lah. Dia ni kawan yang tak pernah putus sanad. Tahu tak? Tak pernah putus sanad. Dia tu tiada tahun yang kami tidak berjumpa. Jadi ada kawan lain saya tak jumpa 4-5 tahun. Dia ni daripada tahun 1987 sampai lah tak pernah putus sanad. Dia tu setiap tahun sentiasa berjumpa. Saya rasa tak ada soalan nak kira. Saya dah boleh rasa sedikit penat je. Dengan itu saya ucapkan terima kasih lah pada pengurusi yang menjemput saya. Okey, sebelum saya mengakhirkan, pakai ayat tu masa mencemburi kita. Masa mencemburi kita. Baru nak pakai ayat tu. Sebelum saya menutup majlis ini, saya cuma nak bagi tahu untuk tuan-tuan yang nak dapatkan buku anekdot ataupun buku-buku haji. Kita juga ada dekat, siapa yang kata tak nak tadi tu? Fizikal. Kita juga ada buku tu dekat jual untuk kita jual. So boleh dapatkan buku tu dekat situ. Dan juga kita ada diskaun sedikit dan juga boleh dapatkan lah kalau autograf. Tapi saya saya cadangkan untuk cepatnya kita nak ada ruang untuk kita clearkan kita punya table, kita nak closing. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi di sesi seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.